Tak ada ya. Saya minta maaf ya. Saya kalau orang suruh saya buat TikTok live, saya akan buat cara TikTok lah kan. Jadi Alhamdulillah, sekarang ni Waalaikumsalam kepada Aspire ZF S08, dan kita segerakan untuk button like anda dan share, sebab hari ni kita juga nak dengar perkongsian daripada Ilya Balqis. Ilya Balqis ni yang baru-baru ni bersama dengan rakan-rakan Sumut ya, yang mana mereka naik kapal lebih kurang 47 kapal yang mereka sampai daripada red zone, daripada yellow zone ya, dan daripada gerakan awal mungkin lebih daripada itu. Jadi sebab itu saya nak jemput kepada anda semua datang bersama-sama, tekan button like banyak-banyak insya-Allah, sebab perkongsian kita pada saat ketika ini cukup luar biasa. Ya, kita telah pun menjengah 102 orang mata memandang, dan 102 orang ni pastikan anda semua setia sampai ke penghujung rancangan. Sebab apa? Sebab kita punya live kali ni hujung-hujung nanti akan ada sesi cabutan luar biasa bertuah. Tapi nanti dulu huraiannya kita akan cerita penghujung saja nanti bagaimana kaedah dia dan apa yang kita laksanakan. Subhanallah, dan semuanya akan kita kongsikan sebentar saja. Jadi tetap kekal bersama dengan Hati Murni, dan yang tengah live bersama kita, tolong tekan button love itu sampai 10k dulu. Sekarang ni dah ada 4.0k. Jom bantu Ustaz untuk tekan button love tu sampai 10k insya-Allah. Sebab saya nak beritahu bahawa kita di Hati Murni ni dan kita disuruh daripada kekuatan jentera kita di Hati Murni ni, kita nak lahirkan karakter pejuang. Sebab itu kita sekarang ni sangat sokong Sumut lah, sangat sokong lah cinta Gaza Malaysia, dan kita ni nak berkawan kepada semua yang ada kat sini. Siapa nak berkawan dengan Hati Murni di antara institusi pendidikan, sekarang ini kita fokus kepada sekolah rendah khususnya yang unggul insya-Allah, nak dapat pembelajaran yang cukup kualiti, daripada servis yang cukup hebat, boleh datang boleh ambil daripada rumah pergi ke pusat pendidikan lagi cukup luar biasa. Jadi sebab itu Hati Murni ni kita bersedia untuk berkongsi kepada anda semua. Jadi bila Ustaz tengok kita punya follower pun dah pergi, yang sedang bersama kita pun 126 mata yang sedang melihat dengan 6.7k love yang dah diberikan kepada kita ya. Macam korang kasih sayang pula minta button love. Tapi tolonglah bagi love dia. Tolonglah bagi love tu, sebab saya macam tak semangat nak mula kan. Kalau tak dapat 10k tu ya, maklumlah korang kasih sayang. Saya kasih sayang cukup ya, isteri bagi cukup, mak ayah bagi cukup, tapi nak rasa disayangi. Wafiq, handsome Ustaz Wafiq ya. Tolong copy balik ayat tu, post 10 kali ya. Wafiq. Wafiq tu dia kata sabarlah Wafiq ya. Subhanallah ya. Memang Wafiq ada orang kata tadi macam merkin bukan merkin Wafiq stokin Subhanallah. Jauza tak belajar ke? Kita tengah belajar ni. Ya, dan sekarang ni kita punya pengikut dah pergi kepada 151 mata memandang. Ting 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 ting. Subhanallah. Segera sebelum kita nak mulakan perkongsian, ramai dah tengah tengok. Malam ini kita nak bercakap tentang semangat Gaza, jiwa Hati Murni. Semangat Gaza ni, jiwa dia Hati Murni ni. Sekarang kita pun sedang ambil berat terhadap sahabat kita di Sudan insya-Allah, dan ada lagi 600k love untuk kita menjengah kepada 10,000 love, dan juga kita dapat lebih daripada 200 viewer yang tengah bersama kita. Kita nak mulakan perkongsian macam mana Ilya nanti dia akan kongsikan macam mana keadaan dia kena intercept ya. Saya pun bimbang dia ni. Subhanallah. Saya pun bimbang ada ni, dan macam mana pula Ilya menghadapi suasana ketika mana berada dalam keadaan tahanan ya. So, ketika mana dia nak pergi ke G ya, dia bukan nak pergi kepada negara haram I. Faham lah maknanya kan. Jadi oleh kerana itu kita sekarang ni kita nak pastikan anda semua bersedia bersama dengan kita. Okey, kata mereka dah 10k insya-Allah. Jadi terima kasih banyak-banyak. Sekarang ni sebelum kita nak pergi dengan lebih dalam, kita nak bercerita kepada Ustazah khususnya sebagai panel kita yang pertama. Assalamualaikum Ustazah. Sihat Ustazah?
Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sihat. Dai sihat ya? Saya bertenaga Ustazah. Bertenaga dan bersemangat sebenarnya. Dan bersemangat wajar. Saya duduk dekat tepi kik juga kan. So bersemangat. So saya suka dengan situasi tu. Kan? Alhamdulillah. Ini berkat minum kopi Ustazah. Kopi. Tapi dalam banyak kopi para penonton sekalian, kopi yang paling handal adalah kopi Pilihku Menjadi Menantu. Masya Allah. Itu punchline je. Okay. Lepas tak ada genda-mengena yang hidup dan mati. Subhanallah. Ustazah. Ya. Hari ni Ustazah, kita melihat bahawa perjuangan nak didik anak pada zaman sekarang ni sangat problematik Ustazah. Sebab saya faham sekarang ni Ustazah berada pada institusi pendidikan. Betul. Kita cakap pasal semangat Gaza, jiwa hati murni. Kalau kita tengok kadang-kadang ada je komen-komen orang yang cakap macam tak payahlah sumut ni, tak payahlah nak bersemangat sangat. Dan daripada masa yang sama, kita nak fikir bagaimana kita nak lahirkan, bagaimana kita nak bimbing anak-anak kita Ustazah untuk ada jiwa pejuang. Sebab Ustazah ni saya nak beritahu kepada anda semua, kita dah bergerak Ustazah lebih 6 cawangan Ustazah. Betul. Lebih 6 cawangan. 2025 6 cawangan Ustazah. 6 cawangan dan kita ada pembelajaran secara online juga. Jadi Dai, maybe saya boleh perkenalkan dulu Sila. Hati Murni. Okay, so Alhamdulillah kepada semua yang menonton. Masya Allah, subhanallah. Okay, terima kasih yang menonton TikTok live Hati Murni pada malam ini. So ada anak-anak murid Hati Murni yang dalam TikTok ni dia kata tak belajar ke Ustaz malam ni kan. Sebenarnya kita belajar topik lain. Topik tentang perjuangan. Sebab diorang ni selalu ada kelas untuk UPKK, persediaan UPKK. Jadi maybe diorang nampak je Hati Murni on live, so maksudnya ada kelas ke malam ni kan. Rupanya ada special class kan Ustaz kan. Jadi kepada yang baru menonton yang mengenali Hati Murni ni merupakan sekolah kafah swasta yang kita berdaftar lah. Okay, so kami dah 18 tahun kita membantu ibu ayah untuk menguruskan dan juga mendidik anak-anak lah, anak-anak mereka yang berumur 7 hingga 12 tahun. So kita fokuskan 7 hingga 12 tahun saja untuk masa sekarang. Dan dalam masa yang sama pembelajaran tu tadi macam Dai dah sebutkan, kita ada 6 cawangan dan kita tambah dengan pembelajaran secara online. Online pun ada. Jadi online ni worldwide sebenarnya. So kita ada pelajar yang di Korea, di Qatar, Arab Saudi, macam tu. Lee Min Ho dia belajar sekali. Lee Min Ho, alamak ni nak kena cari ni. Tim ada ke Lee Min Ho? Kan, okey. Dia belajar sekali kafah. Kan. Jadi dalam masa yang sama minta rakan-rakan untuk kongsikanlah kami punya live pada malam ini, tanda menyokong topik yang kita nak bawakanlah pada hari ini kan. So berbalik kepada soalan tadi Ustaz, sebenarnya kita sangat-sangat dulu masa mula-mula perjuangan Hati Murni ni, masa mula-mula kita wujudkan Hati Murni adalah kepada kita nak memberi kelas sahaja. Itu adalah permulaan. Tapi dalam proses tersebut, bila dah masuk 10 tahun Hati Murni, saya sendiri sebenarnya berubah. Berubah tu maksudnya bukannya tak nak teruskan orang kata pembelajaran di Hati Murni, tapi kita sendiri berubah bahawa Hati Murni ni boleh dijadikan sebagai satu platform untuk nak memberi sumbangan kepada masyarakat dan juga generasi. Sebab daripada proses tu sebenarnya saya sendiri berpegang kepada sebaik-baik manusia tu adalah yang banyak memberi manfaat kepada orang lain. So along the way dalam proses bila kita melihat feedback daripada parents kan, so dia bagi tahu anak dia boleh mengaji Al-Quran dengan bagus kan. So ada perubahan dari segi adab dan akhlaknya di rumah. Terkadang boleh menjadi imam untuk satu keluarga solat. Jadi dia menyebabkan saya sendiri berubah daripada asalnya nak memberi kelas, tapi sebenarnya berubah ke arah nak menjadikan generasi. Begitu. Okay Ustazah, kalau katalah Ustazah nak lahirkan generasi, kalau kita sembang nak lahirkan generasi ni Ustazah, macam generasi itu nampak macam saya ni nak lahirkan generasi, saya nak lahirkan orang-orang yang boleh memberikan kekuatan kepada masyarakat, lahirkan yang cukup luar biasa lah. Saya percaya Ustazah, sebelum ni pembinaan Ustazah ke arah tu, ada tak contohnya dalam kita cerita pasal sumut ni kan, Ustazah
jemput ke ataupun program dengan Cinta Gaza ke ataupun mana-mana NGO Ustazah? Betul, ada. Memang bila tak silap saya pada tahun 2022 selepas kita PKP, saya ada menjemput Cinta Gaza Malaysia untuk memberi konten kepada anak-anak di Hati Murni. So bagi saya mereka anak-anak di Hati Murni ni kena tahu. Kena tahu apa itu P, apa itu I kan tadi kan. Ya, apa betul. itu G kan. So bagi saya mereka kena tahu kan, sebab daripada situlah sebenarnya kita boleh memberi kesedaran, awareness lah, maksudnya awareness dulu, belum lagi kesedaran kan, tapi awareness kepada anak-anak ni tadi untuk nak mereka sebenarnya sebenarnya ini kan. Dan tak mustahil bila kita glamour dengan sumut ni, so tak mustahil anak-anak di Hati Murni sebenarnya saya dah pernah ni. Diorang sendiri pun sebenarnya ada membeli buku buku-buku yang dijual oleh Cinta Gaza Malaysia, ada yang dapat hadiah daripada situ. So saya yakinlah mereka akan lebih inilah. Subhanallah, saya memang menarik Ustazah cakap tadi bersama dengan kita kan. Dan saya pun rasa sangat gembira ya. Tiba-tiba ada baju merah dua-dua. Subhanallah. Assalamualaikum Ilyas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat alhamdulillah. Alhamdulillah. Macam mana pendaftaran master okey ya? Saya bukan berdaftar lah. Tapi tu? Saya dah SIM yang ketiga Dah mula dah. Masya-Allah. Ada masuk bab berapa tu? Kita biarlah rahsia. Biarlah rahsia. Takut SB saya tengok nanti kadang kena komplain pula. Ya, tak Tapi apa, sepatutnya dah bab yang ketiga lah. Sepatutnya dah ya. Sebab dah SIM yang ketiga ya. Betul. Tak apa, kalau ada apa-apa beritahu insyaAllah. Kita ada buat servis ya. Tak silap. Saya beri semangat. Ya, saya beri semangat dan berikan kekuatan. Alhamdulillah. Dan terima kasih kepada anda semua yang biasa tengok yang adik-adik ke yang selalu tengok Kak Ilya live macam-macam kan, dia atas kapal tu sekejap ke kanan, sekejap ke kiri kan. Lepas tu bateri pula habis kan. Subhanallah. Hari ni kita bersama dengan Kak Ilya. Sebab itu alhamdulillah kita sangat happy insya-Allah. Dan Kak Ilya ni kita terbangkan khusus ya, jauh dia datang ya. Subhanallah. Dan untuk bersama dengan anda semua dan untuk kita kongsikan supaya anda semua ada rasa semangat, anda semua ada rasa positif. Jangan lupa untuk tekan button love banyak-banyak insya-Allah dan share kepada semua grup-grup anda semua, sebab hari ni Kak Ilya nak kongsi dengan kita khususnya sebab Ilya Balkis ni memang nama dia makin lama makin naik ya. Alhamdulillah Allah Taala kurniakan untuk apa? Untuk sama-sama cerita manfaat. Itu tujuan dia. Supaya orang lain dapat sedar, lepas ni saya nak naik kapal jugalah kan. Kalau saya itulah, kalau boleh naik jet ski seronok jet ski boleh ke Ilya? Tak boleh Tak boleh Tapi kalau saya boleh tambah sikit lah sebelum Ilya mula kan. Sebenarnya dai kita susah nak dapat diorang tau. So kami ni memang sebenarnya berjuang juga untuk nak dapatkan diorang ni, tim diorang. So jangan nak bagi tahu sekarang ni, jangan persia-siakan live kita ni pada malam ni sebab kita tak ada peluang macam ni selalu, senang cerita. Ya betul, sebab saya tengok lepas Ilya balik banyak gila job dia. Kulu kili last kali saya tanya dekat dia, Sidratul Muntaha dia jemput dia kata. Tak lagi Ustaz, dia kata kemarin dia kata alam jin. Alam jin, tapi dia kata tak boleh lah sebab pasport ke alam tu baru mati kan. Jadi kita nak dengar sekejap daripada Ilya Balkis ini, seorang tokoh muda lagi. Saudara Alam Muhammad katanya di atas kapal dia adalah orang kedua muda kata dia. Saya study dia jangan main-main Terima kasih. Terima kasih. Kita study okay? Dan Ilya, sekarang ni Ilya, bila kita tengok Ilya muda, ada pilihan yang lebih baik, mungkin naik ke jenjang pelamin ya, ataupun taman jenjang itu sebagainya. Tapi hari ni kita tengok hari ni ada ombak, ada isu dan sebagainya. Tapi bagaimana Ilya ni, perkara apa yang mendorong Ilya? Mungkin ada kata-kata daripada keluarga ataupun latar belakang Ilya yang melihat bahawa pergilah kau juang. Sebab saya tengok Ilya ni agak talkative ya, bersuara dengan baik, sampai mesej dia. Daripada mana datang inspirasi tu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf lah mula-mula sekali. Tiba-tiba datang. Tiba-tiba muncul dengan merahnya kan. Tapi alhamdulillah lah, selamat hadir di sini, diterbangkan sangat jauh, masya-Allah. So inspirasi saya atau kenapa saya berada di sini sebab saya memang daripada zaman belajar lagi suka volunteer lah. Kita suka buat benda-benda yang merepek daripada orang biasa. Orang suruh hantar belajar, pergi universiti hantar belajar, dia pergi tolong orang. Orang suruh pergi kelas hafazan ataupun kelas Al-Quran, dia pergi kat lepak dekat kamp pelarian. Ada macam tu.
Dia suka, itulah saya suka buat benda yang pelik sikit lah. Jadi macam tadi Ustazah ada mention pasal sebaik-baik manusia. Itu juga menjadi saya punya pendorong. Antara hadis yang mengatakan khairun nas anfa'ulin nas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Betul. Jadi saya rasa amat tidak bergunanya saya bila saya berada di bumi Jordan sebagai pelajar dan hidup saya dihabiskan untuk belajar. Maksudnya pergi pagi pukul 8 atau pukul 9 kelas, lepas tu balik pukul 3, lepas tu balik rumah tidur. Ataupun ada pun aktiviti persatuan yang saya kira benda itu macam benda yang sangat ringan sebab kita hanya datang dengan ceramah ataupun belajar study group. Tapi tak ada apa yang memberikan satu nilai tambah kepada saya sebagai seorang pelajar. Di situlah saya tengok ada tertubuhnya masa tu namanya Tangisan Sirah di Bumi Jordan. Yang diasaskan oleh Tuan Muhsin Wairi, adik kepada Nadia An-Nuri. Di situlah bermula dan mereka pun pergi ke kamp-kamp pelarian, membuka sebuah sekolah untuk kanak-kanak pelarian Syria di Jordan. Jadi saya kata, inilah mungkin cara saya untuk bertaamul ataupun berkomunikasi dengan orang Arab. Supaya kita pergi sana, kat kelas saya dah tak boleh cakap dengan bahasa Arab dengan pensyarah. Sebab saya jenis yang malu, walaupun saya seorang yang talkatif, tapi untuk bercakap dalam bahasa Arab, kita agak introvert lah dekat situ. Betul. Itu tahap tu je. Tahap tu je. So kalau bagi saya soalan, saya boleh jawab ikut kertas. Tapi untuk bercakap, kita jadi takut sikit. Sebab kita keliling semua pelajar-pelajar lain semua bahasa Arab kan. Jadi cara untuk kita belajar bahasa Arab adalah dengan duduk di kamp-kamp pelarian. Dan diorang sangat menerima kita yang tak pandai cakap bahasa Arab. Diorang ajar pula dan kita pula dengar ataupun melihat macam mana diorang bertutur, apa perkataan yang digunakan. Macam contoh kita kata ana ashtari, kita tak guna ana ashtari, kita guna bashtari, saya membeli. So bila kita cakap bahasa Ami ataupun bahasa pasar, lebih dekat dengan orang-orang tu. Jadi itulah kelainan saya dengan, bukan saya lah, maksudnya tim CSM dengan mungkin pelajar yang datang hanya sekadar belajar. Jadi bila kita cakap dengan bahasa Arab, orang Arab dia akan betulkan nahu, betulkan kita punya sorof. Diorang tak gelak kan? Diorang tak kisah pun. Yang penting perempuan lelaki tu kena betul. Tapi tak kisah pun mufrad, jamak, muzakkar, muannas, kena tak kisah. Yang penting kau cuba untuk bercakap. Dan sampai tahap itulah nilai tambah yang saya belajar. Saya bukan sahaja membantu orang, tapi saya juga dapat bantu diri saya untuk belajar bahasa Arab. Jadi kita balik ke rumah, kita bawa satu sijil dan dalam sana kita bawa tambah tu. Okay, dan akhirnya menjadi pada seorang volunteer, saya buatkan volunteerism itu menjadi satu career yang menjadikan saya hari ini adalah full time bekerja di Cinta Salam Malaysia sebagai projek yang membantu juga pendidikan anak-anak Syria, pelarian anak-anak Syria di Malaysia. Ada juga Ada, kita ada hampir lebih daripada 5,000 mungkin angka anak-anak pelarian Syria dekat Malaysia. Jadi kami CSM tubuhkan sebuah sekolah dekat Bangi. Jadi saya lah yang tolong mencari dana, mencari jalan bagaimana, sebab pelarian ni tak diiktiraf kat Malaysia. Macam kita boleh pilih nak sekolah rendah ataupun sekolah kerajaan ataupun sekolah swasta. Diorang hanya perlu pilih sekolah swasta je. Ila, dia dapat kad UN tak? Dia dapat kad UN, tapi UN hanya untuk shelter, hanya untuk menetap di Malaysia. Tak boleh bekerja. Dan mereka dah stay dekat Malaysia hampir 10 tahun. Jadi bayangkan kalau kita 10 tahun, maksudnya time tu kita dah darjah 3, darjah 4 dan kita tak tahu apa-apa langsung. Jadi saya rasa saya dikurniakan ataupun kita ada privilege. Kita belajar sampai ke universiti, kita sampai ke alhamdulillah sekarang saya sampai master, tapi anak-anak Syria ni tak dapat apa-apa pun. Jadi kita cuba untuk beri walaupun pendidikan yang basic, tapi kita dapat apa yang kita dapat, diorang dapat. Tapi mungkinlah tak apple to apple dengan kita lah. Mungkin apple tu mungkin kita apple merah yang Jepun tu, diorang apple hijau mungkin lah, kita tahulah. Tapi dapatlah juga apple tu maksudnya. So bila kita ada rasa macam empathy kepada manusia, bukan sahaja simpati kita kesian kat diorang. Empathy, kita buat sesuatu untuk dapatkan apa yang kita dapat, diorang pun dapat. Itulah yang saya nak bawa kepada anak-anak Syria ni. Bila orang tanya kenapa tak bantu kepada Palestin, kenapa tak tolong pada orang lain, kita semua pilih kita nak fokus siapa. Dan saya pilih orang Syria sebab orang Syria dekat dengan saya. Dan orang Syria ni adalah in the end adalah negara berasal daripada negara Syam. Di mana Syria bertemu dengan Palestin, bertemu dengan Lebanon, bertemu dengan Jordan. Dan bila mana saya cakap bahasa Arab Jordan, sama juga dengan bahasa Arab Syria, sama dengan bahasa Arab Lebanon, sama dengan bahasa Arab Palestin. Sebab itulah uniknya negara Syam ni. Betul. Cuma kalau Ilya kan, banyak mak bapak tanya ni, macam mana nak dapat
anak yang macam Ilya ni. Maksudnya yang macam bukanlah sama rupa kan. Mustahil lah tu kan. Mustahil lah. Kita barang memang kira yang terancam kan. Maknanya memang stok akhir lah kan. Tapi macam mana kalau kita nak ada anak-anak yang berani cakap soal kebenaran, berani untuk hadapi ancaman. Macam saya dah nak perempuan 2 orang, satu Fatimah Az-Zahra, satu Maryam As-Siddiqah kan. Macam mana biasa tengok macam mana nak jadikan supaya anak ni dah lah berani travel. Lepas tu berani cakap dengan Pak Arab. Biasa Pak Arab dia bukan cara orang Melayu, tunduk kepala tak ada kan. Dia belum apa-apa dah naik suara dah. Jadi apa yang boleh kalau kata macam mana Ilya ni mungkin daripada parents ke ataupun daripada ahli keluarga yang bina karakter Ilya ni? Saya kira syukur itu datang kepada diberikan kepada parents saya, mak ayah saya yang sampai ke hari ini yang saya yakin live ni pun mereka sedang melihat. Masya Allah. Jadinya memang daripada sejak saya balik daripada Sumut dan memang mereka dah ready untuk Ilya ini menjadi seorang individu yang lain. Sebab itulah apa yang Tuan Nadi dah cakap. Tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak tuan-tuan dan puan-puan di Command Center, Sumut Nusantara Command Center, anak-anak tuan-tuan dan puan-puan akan balik daripada Sumut bukan lagi jadi orang yang sama. Mereka jadi orang yang lain yang akan memberikan sesuatu kepada manusia. Jadi parents saya dah, kalau dia, sampai Dr. Sani kata, kalau anak-anak ni pegang handphone lama sikit, biarkan mereka. Sebab diorang tengah buat something yang related to Palestin. Jadi dan saya pun kita ada limit kita cakap okey dengan parent, kita tahu had kita adalah untuk tak main handphone lebih-lebih. Kita tahu untuk posting apa. Dan setiap posting saya memang dipantau rapi dan dipantau kempas oleh parent saya. Mereka dah download Instagram, tak pernah ada Instagram. Diorang tiba-tiba download TikTok, tak pernah download TikTok, hanya untuk melihat apa yang saya posting dekat Instagram dan TikTok dan Facebook. So tujuannya untuk nak faham lah. Tujuan untuk nak faham apa yang saya buat. Faham. Dan untuk dia tak kisah sangat dengan kecaman-kecaman sebab dia tahu benda ni memang akan dikecam. Betul. Sebab betul. kita bawa benda yang baik dan syaitan bencikan benda yang baik. Itu yang saya pegang. Jadi bila ada kecaman-kecaman, kita tahu syaitan memang tak suka benda yang baik. Jadi dia memang akan hantarkan beberapa orang-orang untuk menjatuhkan kita supaya kita tak buat benda tu. Jadi parents saya akan supervise, dan hatta soalan-soalan yang diberikan oleh moderator lah, mana forum, lepas saya habis dia akan tanya, okey tak Abah? Macam mana tadi soalan? Macam cakap okey, tapi kalau ada soalan ni, better jawab gini. So, kalau moderator dia pun kena membantu. audit takut pula saya. Taklah maksudnya bukan. Pakcik, maafkan saya pakcik. Tolong zoom kat saya sikit. Maafkan saya pakcik. Saya tak sengaja menguji soalan itu. Tapi betul lah, sebab contoh bila orang tanya macam mana dapat kekuatan untuk pergi. Ya. Masa saya belajar kat Jordan, kalau daripada Amman nak pergi ke Baitul Maqdis tu hanya mengambil masa 2 ke 3 jam. Betul. Tapi bila saya tanya ayah saya, Balkis nak pergi ke Baitul Maqdis, saya kata tak, abah tak redha hang pergi sana. Pada tu dah 3 jam dah. Saya boleh kalau saya dah ada gambar dengan Masjid Al-Aqsa sekarang. Tapi ayah saya kata tak, abah tak redha. Jadi saya ni walaupun saya ni seorang yang agak rebel yang whatever it is aku akan pergi. Tapi bila melibatkan perkataan redha dan melibatkan perkara yang melibatkan ibadah ni, saya tahu daripada ibadah dia akan jadi satu mudarat kepada saya. Tapi kalau bahagian volunteer, yang mana parents saya sebenarnya tak kasih sebab kata abah hantar untuk pergi belajar, bukan untuk tolong. Yang tu saya rebel. Saya kata kenapa? Benda saya buat ni adalah benda yang betul, bukan yang salah kan. Tapi susahlah juga sebab takut saya tak fokus belajar. Tapi macam ni kita buat, kita fokuslah belajar. Dalam masa sama kita tolong orang. Jadi markah kita yang elok sesuai dengan bantuan kita yang diberikan. Jadi parents saya tak boleh nak cakap apa-apa. Dia macam kita kena pandai counter lah. Untuk anak-anak yang begini, dia kena pandai sikit lah counter. Inilah fadilatnya bila kita bagi kismis ikut angka ganjil. 7. Betul. Dia jangan bagi 6 ya. Kalau 6 dia macam benak-benak. Dan sebenarnya kan dia ada satu point yang saya dapat daripada Ilya. Saya pun sebenarnya adalah student Jordan. Yes. So kenapa saya tidak sampai kat sana? Sebab maybe saya tidak terpilih. So maksudnya kan yang sampai ke sana tu adalah insan yang terpilih. So Allah tahu kemampuan dia. Kan itu yang saya nampak lah dalam proses ni kan. Walaupun dah dekat Zazah. Yes, sama. Saya dekat Urduniah. Lagi dekat. Saya graduate 2002. So memang masa tu memanglah kalau ada perang-perang bagai itu memang kita akan terasa kan dia punya tu. Dengar apa-apa gegaran dengar? Masa tu yang tak silap saya, kalau ada satu peperangan hari tu yang berlaku, memang ada yang kata ada yang berhampiran tu dekat Mafraq ke mana tu, dia ada nampak lah macam. Sebab saya dekat Mafraq. Jadi memang
Dia kawasan tumpuan pelarian Syria dekat sebelah Front tu. Jadi kamp pelarian tu sebelah universiti. Jadi sini-sini kalau nak lari kan, laki kalau macam bosan-bosan nak pergi exercise, dia exercise lah daripada universiti pergi kamp pelarian Abu Abdullah tu. Saya sebab kenapa? Sebab saya belum pernah sampai Jordan lagi. Itu hari saya pergi Damascus. Itu dekat Bukit Bintang lah. Tapi kan ada satu tadi dah yang menyebabkan saya rasa interesting, iaitu rupanya di Malaysia pun ada grup-grup Syria kan. So which is sebenarnya Hatimun ni boleh bawa tau anak-anak murid kami ni untuk orang kata asimilasi. jumpakan. Yes. Kita panggil asimilasi sebab macam tahun ni dan tahun lepas ramai MRSM hantar kita bawa student kita pergi QATM Dengkin untuk berasimilasi. Untuk mendapatkan satu, sebab diorang walaupun duduk satu flat dengan orang Malaysia, diorang tak pandai nak bergaul sebab semua takut lah. Basically diorang takut macam kita duduk dekat negara lain. Macam mana penerimaan orang, diorang ada satu ketakutan tu. Jadi bila kita temu dengan orang-orang Melayu yang menerima mereka dengan sangat baik, diorang dah ada satu mentaliti, orang Malaysia ni baik je. Cuma kita kena sama-sama asimilasi dengan diorang macam tu. Betul Ustazah. Kalau kita tengok tadi Ilya ada cerita macam mana mak bapak dia selalu tengok semua yang dia buat ni kan. Jadi pakcik tolong share pakcik tolong share dan kepada semua kawan-kawan jangan lupa untuk tekan button like banyak-banyak insya-Allah dan share banyak-banyak kepada semua grup-grup kita. Sebab tak senang kita nak dapat Ilya Balqis ni. Penat tadi saya menjala tadi saya baik sok dapat kan. Cuma Ustazah kan. Ustazah 18 tahun bukan Ustazah deal dengan pelajar je. Ustazah deal dengan parent pelajar tu kan. Macam mana Ustazah bila Ustazah tengok inspirasi daripada Ilya tadi, Ustazah tengok macam mana Ustazah nak bina generasi di Hati Murni ni, Ustazah nak ambil supaya budak-budak ni, mak bapak ni dia dapat jadikan anak-anak dia ada semangat Gaza, ada jiwa Hati Murni Ustazah. So yang saya nampak tadi daripada kita kata case tadi lah untuk Ilya dan juga parents kan. So saya nampak yang pertama, mak bapak ni sebenarnya memang nakkan yang terbaik untuk anak-anak. Itu adalah poin yang pertama. Dan yang kedua, sebenarnya banyak masa mereka tidak menghalang sebenarnya. Cuma ada timbul kerisauan. Sebab saya sendiri pun, anak saya sekarang tengah menuju fasa yang ke alam dewasa. So dia ada kerisauan. Lagi yang perempuan kadang kita tak percaya dia pergi jauh, dia apa semua kan, bimbang situasi yang ada sekarang kan. So dalam proses tu sebenarnya bila saya lihat macam mana cara parents Ilya ni tadi memberi ruang kepada dia untuk pergi kepada next level kan. So menyebabkan saya rasa betul lah, parents ni sebenarnya nakkan sesuatu yang terbaik untuk anak dia, terutama untuk buat belajar. Dia of course dia nak anak tu tadi berilmu juga, tapi sebenarnya tidak menghalang untuk anak tu tadi nak buat sesuatu dan dia support. Kalau ada parents yang terlalu protektif, macam mana Ustazah melihat bahawa kalau dia semua tak boleh, nak pergi mana tak boleh, nak pergi mana tak boleh, macam mana Ustazah tengok dia nak ada ke peluang untuk anak dia tu jadi somebody Ustazah? Sebenarnya dia membesarkan anak ni sebenarnya adalah depends kepada target kita jugalah sebenarnya. Sebab tu kita selalu tahu bahawa kan anak-anak ni sebenarnya adalah kain putih. So macam mana kita nak craftkan dia? Kan, dan biasanya anak-anak ni tadi dia akan terinspirasi dengan parents dia. Dia admire dengan parents dia, baik ayah dia, baik mak dia. Itu proses yang berlaku. So dai kena behave ya, jangan nakal sangat tau kan. Jadi daripada proses tu biasanya dia akan melihat apa yang bapa aku buat, apa yang mak aku buat. Allah. Kan? Maafkan ayah nak. Kan? So dalam proses ni insya-Allah bila kita sentiasa nakkan kebaikan kepada anak kita tu tadi, insya-Allah anak kita boleh ke depan. So tak perlu sangatlah untuk kita, kalau kita nak kongkong tu kita kena bagi tahu. Sebab saya ada bersembang dengan satu parents baru ni yang anak dia pun dah besar. Dia kata kalau dia punya style adalah dia bagi tahu sebab. Terus dia bagi tahu sebab kan anak-anak sekarang ni dia tak macam orang zaman dulu tau. Orang zaman dulu kalau mak kita kata panjat kan kita pun dah takut kan. Tapi anak-anak zaman sekarang ni bila kita cakap macam tu dia akan lagi buat sebab bagi dia maybe itu adalah satu arahan ataupun satu sokongan kan. Jadi lebih baik kita bagi tahu terus terang kan, okey kalau buat macam ni akan kesannya macam ni. Maksudnya kita kena mengajar dia cepat untuk ke arah dewasa, untuk nak bagi faham. Tapi Ustazah dekat Kuala Lumpur ni Ustazah handle katalah kita
kata sekitar 1,000 berapa saja? 1,600. Katalah 1,600 lah. Katalah kita darab 2 lah. Lebih kurang 3,200 parent lah Parents. kata yang Ustazah handle. Ustazah handle bukan parents yang berada di kawasan-kawasan sepi. Kampung. Ustazah handle ibu bapa yang dia ada high profile, yang dia ada high end punya expectation, dan Ustazah tengok Ustazah macam mana perkara yang kita nak bina generasi Ustazah, boleh kita bantu mereka, dan macam mana Ustazah handle untuk educate sekali parent tu? Kalau kami di Hati Murni, macam saya cerita tadi, bila kita masuk 10 tahun, saya ada kesedaran yang lebih, iaitu kita nak membina generasi tu tadi, kan? So along the way, bila dah masuk 18 tahun Hati Murni ni, dia lebih lagi. So saya dah tak kepada duit semata-mata. Saya of course Ilya nak pergi ke semua, ada orang kata perjuangan yang nak disampaikan apa semua kan. So sama juga dengan Hati Murni, kami ada perjuangan kami. So yang saya terapkan kepada tim saya adalah kita sebenarnya nak membina generasi. So sebab tu dalam program convention UPKK baru ni dengan Ilya, so kita present kepada Menteri Agama, kita bagi tahu bahawa Hati Murni ni sebenarnya nak menjadi rakan strategik untuk sama-sama membina generasi ni tadi. So rakan strategik ni bukan setakat untuk institusi agama macam JAKIM, JAWI dan sebagainya, tapi sebenarnya juga kami nak jadi rakan strategik untuk semua orang, termasuk ibu ayah. Kan, untuk nak bantu ibu ayah ni tadi untuk membina anak-anak dia tu tadi. Ni macam Ustazah memang terbuka betul ni Ustazah, nak kerjasama boleh Ustazah Betul, insya-Allah boleh. Ni mana so dia, kita pun nak kerjasama dengan Sumur juga insya-Allah. Kan, so apa yang kita boleh bantu insya-Allah kita akan bantu. Dan tak kisahlah sama ada RM1 ataupun pendedahan kepada anak-anak kan. Subhanallah. Saya memang kalau Ustazah nak kerjasama kan, saya nak jaket tu satu. Jaket mahal lah. Saya duduk sebelah pun terasa. Terasa kan? Bila nampak Malaysia tu kan, bukan kaleng-kaleng orang yang boleh memakai jaket ni. Betul, serius. Dia kalau ada lebih beritahu ya. InsyaAllah. Saya siapa tadi? Nanti boleh bincang lah. Nanti boleh bincang insyaAllah. Okey. Dan sebenarnya tadi Ustazah bagi tahu kepada kita tentang bagaimana nak bagi inspirasi, bagaimana handle, macam mana hadapi. Sebenarnya kalau kata Hati Murni ni, kita terbuka juga. Katalah jabatan korporat ke nak kerjasama dengan kita. Kita boleh, sebab orang korporat sibuk sebenarnya. Betul. Biar kami jaga anak-anak anda. Biar kami urus anak-anak anda. Bagi peluang kami bentuk anak-anak anda. Sebab bila kita sibuk, kadang-kadang kita parents nak pendidikan yang berkualiti. Kita okey. Kalau kita dapat macam contoh anak yang ada sukarelawan punya semangat macam Ilya kan, tapi kita nak dia perform juga, dia pada study juga untuk dia make sure bahawa dia dapat sesuatu kan. Betul. Jadi don't worry, insyaAllah kita akan pastikan bahawa anak-anak anda sentiasa bersemangat wajar. Mana tahu one day boleh macam Ilya kan. Tapi kan Dai, saya sebenarnya nak tahu sangat daripada Ilya ni kan. Apa tukar moderator kan, sebab kita punya bateri sama. Kan. Sebab dia macam ni tahu, dia bila Ilya masuk tu macam kita nak tahu sangat tahu sebenarnya apa yang menjadi apa target sebenarnya untuk Sumut kan. So apa yang menjadikan semangat berlayar dekat laut tu Ilya bukannya senang tau. Kan, so maybe Ilya boleh sharekan sikit situasi-situasi sewaktu tu secara live ni tau. Selama ni kita tengok dekat TikTok baca kan. So kita live sekarang ni nak dengar. Saya tak tahu apa yang catalyst ataupun menyuruh saya pergi. Dia tak ada. Saya tak tahu, saya just macam Tuan Musa tanya dalam grup siapa yang nak pergi. Saya tanya dengan parents saya, ayah saya kata sokong, ayah kata cuma kena tanya dengan mak. Saya tanya dengan mak saya kata okey, solat hajat, solat tahajud, doa, bagi benda ni betul. Benda ni bukan ikut seronok. Jadi saya pun kata nak interact sikit. Macam maksudnya dia orang tak ada rasa ketakutan hilang anak sebab ke apa ini semua. Bukan first time saya pergi misi kemanusiaan. Saya pernah pergi pergi Jordan. Saya pernah lepas saya graduate, saya pergi seorang-seorang ke Jordan untuk menguruskan kerja di sana. Faham. Saya pernah pergi ke Lebanon pun sama, flash seorang daripada Lebanon, kemudian bertemu dengan tim dekat sana. Pernah pergi ke Turki dan kemudian ke Syria. Jadi negara-negara ni menyebabkan dah parents saya dah tak kisah dah. Bukanlah tak kisah, maksudnya ini adalah misi kemanusiaan biasa. Dan masa saya cerita pasal misi kemanusiaan yang Sumut ni, memang saya bagi tahu lah memang akan berlayar 2 minggu apa semua. Ayah saya tanya macam risiko ada apa risiko? Saya kata tak risiko kot bah.
Sebab yang lepas-lepas hantar bot, balik je. Saya cakap macam tu. Sebab kita tak ada apa-apa kot. Sebab saya bila orang tanya macam, Kak takut ke kalau nanti kena tembak ke, kena pun. Saya kata macam, takut sebab yang dulu hidup je. Macam tu. Selamat je. Kan selamat je. So saya kata tak ada masalah lah macam tu. So ayah saya pun cakap, okey lah kalau nak pergi, pergilah macam tu. Jadi kita punya expectation adalah seperti misi yang sebelum ni. Yang pergi hantar bantuan balik. Pergi hantar bantuan balik. Cumanya menariknya misi kali ini bukan yang seperti yang sebelum-sebelum ni. Dia adalah misi yang baru yang mendapat broadcasting satu dunia worldwide. Yang itu kami pun tak jangka. Saya ni masa tengah di Barcelona, masa kami dapat tempat bot di mana-mana. Okeylah nak pergi ke area bot, keluar je daripada tempat dia orang agihan nama tu. Keluar je daripada situ, penuh di sekitar Barcelona ni. Sepanjang port tu penuh sangat manusia. Dia kata sampai dia kata expectation semua orang Barcelona berada di port tu pada hari itu. Punya panjang dia, punya banyak je manusia-manusia yang wujud. Saya macam, kita first time kan, kita macam bukanlah artis tu faham lah. Betul. Kan? Macam contoh baru-baru ni di Axiata Arena. Kak Zizi tak ada masalah. Kak Zizi pernah perform di Axiata Arena. Ilya Bakis tak pernah perform. Ilya Bakis biasa duduk kat ujung-ujung tu. Jadi kita macam, macam mana nak senyum ke? Reaction Saya tak tahu. Even masa di KLIA, saya tanya Kak Adel dengan Kak Zizi, saya nak kena buat apa ni? Saya nak kena babai ke? Kalau saya babai ni nampak sangat macam excited. suara jalan buat macam ni kan. So saya kena senyum ke? Saya nak kena malu ke? Saya tak tahu. Jadi macam artis ni dah biasa untuk menghadapi ramaian manusia tu. Betul. Jadi benda tu awkward. Tapi saya senyum je lah. Bye-bye, hai. Macam okay. Macam itulah. Padahal dalam hati tu hanya tahu Dalam hati tu macam malu sebenarnya. Even sampai sekarang saya malu. Kalau pergi di mall orang pandang-pandang kan, saya macam tak payahlah pandang. Kalau nak datang. Kalau kenal, datang tegur kita. Jangan daripada jauh. Macam kenal je. Macam kenal. Kita pula macam tak tahu makan ni comot. Dah jadi perhatian. Lepas tu nanti kan dia cakap, saya jumpa Ilya dekat ICT. Datanglah tegur. Jangan tengok daripada jauh. Sebab saya kadang-kadang kita tak tahu tengah betulkan tudung ke. Kita tahu kita buat apa. So benda-benda tu yang menyebabkan untuk pergi misi ni jadi bukan benda yang janggal untuk parents saya. Cuma kalau sampai tahap kalau saya nak pergi travel, pergi ke airport, ayah saya letak saya kat tepi airport je. Dekat tempat drop off tu, lepas tu dia beritahu saya masuk. Nak kata betapa. Tapi dia confirm sayang Ilya lagi Dia confirm. Dia Cuma confirm. satu Ilya, katalah ada banyak orang tanya tau, soalan ni mungkin yang penting ramai orang yang dia nak pergi tapi dia ada gastrik tau. Kata dia ada gastrik. Dia tak boleh nak makan kentang tu. Dia tak boleh nak makan kentang, tak boleh nak makan benda yang dia nasi. Perut dia perut Jawa ya. Hidung dia pun spek-spek Jawa kan. Dia tak kena mengenai dengan saya tau. Jadi sebenarnya macam mana handle keperluan badan dalam tempoh travel? Saya memang nak kata sumut itu bukan hanya pada nama tau. Dia adalah pada semangat setiap aktivis yang berada dalam kapal. Sumut ni maksud dia tegur. Jadinya apa-apa yang berlaku, semua kita sandarkan balik kepada Allah. Semua keteguhan, kita tahu kegembiraan, kesedihan, kelaparan, kekenyangan, kesedihan, apa yang berlaku dalam tempoh pelayaran tu, itu adalah Allah yang kurniakan, Allah yang beri. Jadi saya ni memang kalau kat Malaysia memang ada 1,001 penyakit. Sampai kakak saya ni memang dah ready satu bag, memang semua ubat-ubat yang penting dah ada. Tapi Masya Allahnya 30 hari berlayar tak langsung sakit. Masya Allah. Sebab kita punya badan dalam survival mode. Tapi kita kena percaya yang Allah yang datangkan kesihatan tu. Betul. Dan kalau orang tanya macam mana solat dalam penjara, macam mana solat dalam kapal, alhamdulillah boleh berdiri. Saya memang masuk penjara lah. Saya memang saya banduan Ustazah. Ya itu tu lah. Ya itu tu. Tapi banduannya terpuji. Betul. Banduan yang memperjuangkan sesuatu. Betul. Jadi masa orang kata macam mana solat dalam penjara, saya kata alhamdulillah saya uzur. Dia semuanya, saya rasa semuanya pada mindset. Kita perlu melihat sesuatu kegagalan ataupun satu musibah itu adalah satu kurniaan ataupun satu, bukan ujian, malah satu benda nikmat yang Allah beri. Dia cakap, Ilya uzur kat penjara. Sampai ada orang US kan, dia kata, aku kalau uzur dalam penjara nanti aku ambil darah, aku conteng Free Palestine dekat dinding. Dia punya tahap semangat jihad tu. Kita macam, nak ambil darah memang tak lah. Lepas saya cakap, dia macam mana solat dalam penjara? Alhamdulillah saya uzur. Alhamdulillah. Betul macam mana urusan? Alhamdulillah saya dehydrated.
Oh, kenapa? Alhamdulillah dehydrated kan, teruk kan. Oh, darah saya tak mengalir. Darah saya jadi hitam. I see. So bila tak mengalir, tak adanya orang panggil lampin dalam tu. Jadi saya tak ada masalah untuk menukar. Orang kata macam mana nak tahu arah kiblat apa semua. Saya masuk penjara kalau dijadikan cerita saya solat. Saya masuk penjara dalam sekitar pukul nak ke apa ni, syuruk dah nak habis subuh dah. Saya masuk ke penjara. Lepas tu esoknya sebelum subuh saya dah bergerak ke airport. Jadi saya tak tahu kiblat. Saya tak tahu masa subuh tu bila. Tapi orang lain tahulah. Berapa lama duduk? Saya duduk 2 hari 1 malam. 2 hari 1 malam. Allah. Ani duduk 3 hari 2 malam. Zizi, Ardel, Ustaz Rahmat. So diorang bagi makanan ke dalam Diorang tu? bagi makanan macam ada pinggan polystyrene. Dia bagi kacang pis yang warna hijau tu. Yang kalau kita makan nasi goreng kita asingkan. Kacang pis tu. Kita bagi satu lagi pinggan. Ada kobis dengan carrot. Mentah lah tu. Yang mentah yang dipotong besar, big chunk. Tapi anggap macam kalau kita pergi zoo tu yang kita bagi kat kambing dengan rabbit. Ya Allah. Kita anggap macam tu lah. Okay. Tapi saya macam, kita tengok kacang pis pun dia macam, oh pis. Orang-orang dalam sel saya tu semua, most orang barat ni vegetarian. Okay. So dia green peas, I love it. Dia pun ambil sap dia makan. So wow. Masya Allah. So dia orang boleh hidup dalam penjara. Tapi kan Dai, saya macam kagum sikit tau dekat situ. Sebab yalah, Ilya alhamdulillah lah Islam apa semua. Tapi yang lain tu yang datang tu bukannya Islam kan? Adalah macam orang Turkish ada yang Muslim. Adalah sedikit pada Algeria ataupun Tunisia Islam. Tapi tak ada masalah pun diorang. Kan? Maksudnya diorang sama-sama nak berjuangkan. Tapi itulah beza perjuangan kita dengan perjuangan mereka. Perjuangan mereka adalah based on humanity based. Sebab genocide, sebab ethnic cleansing. Jadi kita ada empathy kepada manusia itu. Titik. Kita as a Muslim, kita punya perjuangan lebih pada itu. Masya Itu tanah Palestin, itu Baitul Maqdis kita, di situlah Isra' Mi'raj, di situlah pensyariatan solat, di situlah Nabi, di situlah tanah wakaf, di situlah itu dan ini. Nabi-Nabi di situ. Kalau katalah Ilya kan, ni berbalik pada makanan. Saya tak boleh, soalan saya fokus pada makanan je. Gaza kan? Perut Jawa Perut Jawa. Kan soalan tu kan saja. Okay. Katalah. Ada orang pula kan? Okay. Top 5 makanan bagi orang yang nak join Sumut, apa dia kena biasakan makan kalau dia nak join? Top 5. Preparation tu berapa lama? Kan? Okay. Betul. Kan? Preparation tu apa lama? Dan bagi saya 5 makanan yang kalau nak pergi berlatih dulu makan. Okay. Untuk soalan preparation, kami tak ada masa untuk preparation. In less than 24 hours atau 48 lah. Mula 24 hours. Okay. Tapi sebab tiket agak mahal, jadi kita minta izin untuk murahkan sikit kita untuk pergi ke esokan hari. Jadi kami ada 48 hari untuk prepare. Okay. Itulah nak beli kat Decathlon lah semua barang kita tak pernah berlayar. Kita nak kena bawa apa, saya tak ada. Backpack saya tak ada, semua tak ada. Jadi kat situ lah hampir dekat RM600 lah. Dan diorang pun macam compactkan lah barang nak kena bawa, tak boleh banyak apa tak boleh semua banyak, kan. betul. Kan? Okay, itu adalah untuk preparation lah. Dan untuk makanan, Top 5 top 5 kena makan, kena berlatih makan. dia macam ni, dia kumpulkan semua 25 ataupun 23 delegasi. Semua ada makanan yang lain-lain, semua ada cita-cita lain. Okay. Kapal saya alhamdulillah ada kapal induk, kapal yang pertama, kapal yang utama, yang membawa barang bantuan, yang membawa minyak, dan membawa semua-semua. So kapal Alma ni agak bertuah sebab kami ada dapur yang elok, dia macam kapal holiday. Memang kita ada oven, kita ada stove. Dia baru first time saya bagi tahu manusia ni, bagi tahu masyarakat rakyat ni. Sebab saya jarang untuk buka sebab nanti orang kata mewahnya kapal. Tapi tak nak kena mewah. Sebab tanpa kapal Alma, kapal saya tak ada kapal boleh dapat minyak, supply minyak. Ya. Support, dia nak support lah kan. Betul. Jadi kapal kami bawa 400 kilo 400 liter minyak. Setiap 2 hari berlayar, semua kapal akan datang untuk top up balik. Gitu. Kapal layar tu still pakai minyak? Kapal layar tu pakai minyak. Jadi okay. kami je ada oil tank yang sangat besar. So jadi kita akan bagi kat diorang. Jadi itulah function. Memang dapat mewah. Tapi kalau tanpa kemewahan ini, gagal lah misi kita. Betul. Tapi disebabkan mewah, jadi kita kena gunalah. Dah ada kan. Dah ada kita kena gunakan. Jadi memang
kapal saya makanan agak okey. Agak okey. Tak ada masalah. Walaupun satu hari satu kali makan, makanan memang orang Turki yang masak. Kita pilih lah buat di volunteer dan saya bantu-bantu untuk memastikan kehalalan dan keharaman makanan tu. Sebab kami mula bertolak pada Barcelona, jadi ada ayam yang tak halal. Faham. Saya cakap dengan dia, Kubra, kami tak boleh makan. Kami kena makan ayam yang halal. Okey, dia faham sebab dia orang Islam. Dia Turkish German, tapi dia tak mempraktikkan sangat. So sampai je dekat Tunisia, dia bukanlah buang, dia bagi semua ayam Barcelona dekat kapal lain. Dia beli ayam yang dah sembelih properly yang halal dekat kapal kami. Jadi dia faham. Dia tak faham. Jadi saya kena assist lah. Jadi makanan kami memang ada base. Memang base yang kentang ataupun beras ataupun tomato. Beras ada. Apa-apa yang boleh tahan lama. Ada kapal lain ada juga. Cuma depend lah. Dan dia macam banyak. Ada kapal-kapal depend on siapa tukang masaknya. Kalau pandai tukang masaknya, menariklah makanannya. Macam ada kapal yang layar, buka daripada tin, terus makan kacang daripada tin. Bayangkanlah kita pergi je dekat store nanti, kita ambil mana-mana kacang, kita makan. Jagung makan kat situ. Macam kami masih lagi masak benda-benda tu. Faham. So dia berlainan. Kapal layar tu berlainan. Tapi makanan yang asas je mesti yang boleh tahan lama. Macam contoh kentang, bawang. Macam contoh kalau kita bawa apple pun boleh juga, buah-buahan kan. Kalau dibawa tomato pun boleh tahan lama, tapi more kepada tomato paste. Jadi dia masaklah spaghetti ke pasta guna tomato paste macam tu. Tu yang katanya macam makan nak minum pun macam ada catuan sikit. Adakah itu betul? Di kapal layar. Di kapal Sebab layar. mereka macam sangat kecil dan tak boleh bawa air yang banyak. Jadi kena catu air. So adalah beberapa kapal ni satu contoh 4 liter, dan kami pun masa selepas dia masuk ke dalam yellow zone, memang dia kata okey, satu orang memang boleh minum satu botol yang besar tu. Berapa ya? 1 liter. 1.5. 1.5. Seorang boleh minum 1.5 liter je. Itu selepas kami bertolak ke yellow zone. Itu daily. Okey. So maksudnya daripada kapal besar turun ke kapal kecil. Yang tu kalau kita tengok pelayaran sumut lah. Tu pun makan hari sangat dah. Betul. Tapi sekarang ni pelayaran hati murni 18 tahun Ustazah. Dia punya belayar tu, walaupun saya mula-mula tengok hati murni, saya ingat dia klinik tau. Putih, hati murni saya. Kami merah juga. Merah putih. Merah putih juga. Saya ingat ni apa? BBSM. BBSM. Saya ingat dia macam klinik hati-hati yang kotor. Dia kan. Jadi Ustazah, 18 tahun ni. 18 tahun Ustazah berjalan. Kalau apa Ustazah rasa? Saya rasa kalau belayar 18 tahun tu, maulah mula-mula tu termuntah dan sebagainya lah kan. So nak ceritanya bukannya satu perjalanan yang senang jugalah. So saya memang terinspirasi dengan cerita Ilya ni. Saya boleh relatekan tentang diorang berjuang pun sebenarnya bukannya mudah. So sama juga dengan Hatimu ni. Kita nak sampai ke tahap sekarang ni bukannya satu perjuangan yang mudah lah. Terutama sewaktu PKP datang. PKP datang, so masa tu kita memang down sangat sebab kita tak boleh nak waktu tu yang saya fikirkan Dai adalah macam mana bila kita di-lock. So maksudnya mereka tak boleh pergi ke sekolah. So menyebabkan saya terfikir macam mana anak-anak ni nak mengaji dekat rumah. Bukan maksudnya saya tak percaya dengan ibu ayah tau. Tapi kita tahu anak-anak ni dia dah bersama dengan kita lama kan. So macam mana diorang ni nak continue untuk nak mengaji. Waktu tu yang saya fikir adalah itu. Bukannya saya fikir survival. Macam mana nak duit. Kan bukan. Saya terfikir itu dan alhamdulillah lah ya. Betul yang Ilya sebut tadi. Setiap sesuatu tu sebenarnya kita kena pandang dari sudut hikmah. Saya rasa Ilya dengan Dai, PKP adalah satu gift yang paling besar yang Allah bagi untuk hati murni. Sebab hasil daripada PKP adalah bila kita di-announce untuk lockdown, benda sebab saya dah terfikir tadi macam mana nak supply kita punya pembelajaran tu tadi berterusan tanpa berhenti. Tak silap saya hari kedua lockdown kami dah on kelas online. Masya Allah, cepatnya. Masa tu Ilya, kita tak ada macam Ilya tadi 48 jam kan. So actually sebenarnya journey tu lebih kurang sama tau. Kan kita dibagi tahu tarikh sekian, tak silap saya hari Selasa, lepas tu hari Khamis kena lockdown. So hari Selasa bila dia announce tu, saya dengan tim memang sit down. Kita ubah kita punya planning apa semua. Saya kata okey, semua orang memang tak boleh datang ke sekolah, memang kita kena stay dekat rumah apa semua, dan kita terus change. Cakap tak ada pilihan, memang kita kena buat pembelajaran secara online. Dan bayangkanlah ya, kami memang macam Ilya tadi tak
tak tahu nak belayar macam mana kan. Sebenarnya kami pun tak tahu juga dan nak belayar dengan kelas online ni macam mana, kami memang tak tahu. Takut karam je. Ya kan, takut karam. Tapi dalam tempoh tu dia ada banyak percubaan yang kita buat. Mula dengan Zoom, mula dengan ni, sampai ada TV Hartimoni lah, apalah semua kan. Tapi alhamdulillah along the way bila Allah susunkan tu dengan ni dan kita terima dengan sabar dan juga redha kan, alhamdulillah menyebabkan Hartimoni sekarang ada pembelajaran secara online dan alhamdulillah kita boleh cover bukan setakat di Malaysia tapi di luar Malaysia. Itu adalah yang sangat-sangat amazing dan guru kami pun sebenarnya ada daripada luar Malaysia, Thailand. Oh, Thailand. Kita ada semua. Ya. Saya tak silap saya, Ustazah pun ada student Argentina kan? Ya. Lionel Messi. Jadi kan benda ni sebenarnya kan saya rasa Ilya pun boleh rasa betapa rasa nikmatnya tu bila Allah pilih kita kan, susun kita dekat satu level dan sebab tu lah betul lah macam diorang bagi tahu bila Ilya pergi balik Ilya akan jadi someone yang lain. So sama juga dengan Hartimoni, bila kami terima, kita sabar, redha, sebenarnya sekarang kami berada di satu level yang lain. Betul. Daripada proses tu jugalah kami sebenarnya menerima Anugerah Asian Award. Wah. Sekolah Indonesia dia datang ke Hartimoni. Saya tengok macam-macam award belakang tu, Ustazah. Ya, betul. Yang the latest adalah Brand Laureate lah. Brand Laureate, subhanallah. Ustazah, okey lah. Tadi tu kata Ustazah, PKP tu ujian pertengahan. Sebab kita Hartimoni ni kalau kata 18 tahun Ustazah, bermakna mula 2007. 2007. Ya. Okey, saya sebenarnya ramai orang tak tahu kisah-kisah sadis. Kisah sadis ya. 2007, 2008, 2009. Sebelum seorang Ustazah Siti Khadijah ni menjadi apa dia nak jadi hari Faham. ni? Apa compang-camping derita ni? Saya sebenarnya mula-mula saya belajar dekat Jordan. So saya seorang yang saya belajar dekat Jordan pun sebenarnya susunan daripada Allah. Sebab bagi saya sebenarnya saya tak minat bahasa Arab, Ilya. Sama Ustazah. Tak minat bahasa Arab. Camping juga sebab tu lah. Sebab tu kita bantu orang. Sebab kita tak nak bantu diri sendiri. Kan? Jadi bila saya masa tu saya berimpian untuk saya nak jadi seorang accountant. So SPM saya gagal matematik. So dah gagal matematik, macam mana saya nak jadi accountant? Lepas tu memang tak ada universiti yang menerima saya, so saya pergi ke Jordan atas saranan daripada kakak saya yang sulung. So dia susun, dia isikan borang dan sebagainya. Dan kemudian saya pun sampai dekat Jordan. So bila sampai dekat Jordan, saya pun ada satu semangat perjuangan juga. Saya cakap saya akan duduk kat sini 4 tahun je. Saya tak nak lebih daripada itu. Saya sampai je saya cakap saya nak duduk 4 tahun. Tak nak repeat lah tu. Tak nak repeat. Kan. So bila tu along the way proses tu tak senang lah. Susah lah nak bahasa kan. Betul. Kita nak bahasa tu sangat susah. Masuk ke kelas dengan kita tak faham apa yang lecturer ni. Ya, kat Malaysia bukannya kita belajar bahasa Arab. Betul. Memang kita belajar bahasa Arab tapi bukannya komunikasi kan. So dalam proses tu saya habis belajar alhamdulillah 4 tahun dan balik saya tak minat untuk nak mengajar. Itu adalah satu proses yang saya lalui. Tak minat mengajar, tak minat berniaga. Tapi yang mendorong saya adalah suami saya. Sampailah satu tahap kawan kami nak jual sekolah dia di Ampang. So itu adalah turning point yang menjadikan kami wujudnya Hartimoni itu tadi. Jadi kan dalam proses tu tadi, bila saya tak suka mengajar, saya tak suka bisnes, dia ada banyak halangan di mana saya punya semangat ada tapi tiada satu bimbingan betul. Dan saya bukannya background daripada family yang buat bisnes dan sebagainya kan. So daripada proses tu cara saya manage staff, cara saya nak buat marketing, cara saya nak berhadapan dengan parents, semuanya teruji. Tapi sebab saya ada satu kemahuan waktu tu adalah bila saya tak ada duit kan. So tak ada duit walaupun dah berkahwin tapi tak ada duit dia. So macam mana kita nak support kita punya life, dan saya dengan ada semangat saya tu lah menyebabkan saya cakap saya mesti buat ni. Sebab tu dia punya fasa tu tadi saya cerita daripada tahun pertama menuju ke 10 tahun dia sebenarnya adalah memang semuanya adalah tentang duit. Saya nak survive. Ya, betul. Kan saya nak survive. Tapi
Tapi along the way proses tu adalah proses-proses macam contohnya daripada student ada, lepas tu tak ada. Kan? Kelas tu pula berjalan, lepas tu masa bulan puasa semua student tak ada. Kan nak maintain, sustain apa semua tu kan. Tapi sebab semangat tu tadi saya kata dengan suami ni maybe platform yang saya boleh gunakan untuk saya nak salurkan apa yang saya belajar dekat Jordan kepada anak bangsa. Itu antara point juga. Jadi daripada proses tu, bila dah masuk ke 10 tahun tadi yang saya comeback semula adalah saya rasa ni bukan tentang duit. Ini adalah tentang saya kena bantu untuk bina generasi. Itu lepas 10 tahun lah Ustazah survive. Kita kena faham, kita proses. Dan orang kita belajar, mungkin kalau orang tu umur 40 tahun ke atas dah beza dah pemikiran dia Ustazah sebab dia dah stabil. Kita yang tengah hidup, Ilya umpamanya saya yang baru umur 18 tahun ni kan. Contoh Ilya tak ada terima tu. Saya sebenarnya malam ni saya memang sangat teruja dah Ustazah. Bila kata, matematik tak lepas, nak jadi accountant. Hari ni cawangan dah ada 6 dah. Subhanallah kan. Lepas tu tim berapa ramai. Dan subhanallah sebenarnya perkara macam ni adalah satu yang luar biasa Ustazah. Memang saya cakap tadi betul, Allah yang bagi, Allah dah uji, dah kena hanyak berbagai. Betul. Dulu saya ingat hati murni ni Ustazah, saya pernah terlintas dah. Mungkin saya tak pernah rasa dah. Saya pernah terlintas tau. Saya pernah kata, siapa owner ni lah? Kenapa dia tak nama ni lah? Saya cakap macam tu. Nama pelik saya kata dia kena tukar nama kalau dia nak pergi. Saya pernah cakap macam tu tau. Dia pernah tu. Saya ingat perkara ni berlaku adalah waktu tu zaman saya universiti dulu, waktu saya buat degree kan. Waktu tu memang saya fikir macam dia buat apa. Dan saya cari tau maklumat tau. Dia buat sekolah. Siapa dia buat sekolah? Saya memang macam tu Ustazah. Saya ni suka baca iklan. Faham. Kalau saya tanya saya apa iklan terbaru di R&R, saya boleh baca Ustazah. Saya boleh bagi tahu. Dahsyat. Semua zaman Nuraisa Beauty saya baca semua. Terus saya kata, bang, kenapa abang baca iklan? Saya memang suka membaca Ustazah. Tadi sebab tu saya nak baca Ilya sekarang. Ilya. Bila dia tengok suasana hari ni kan, orang cakap sumut ni dia seolah-olah musim. Dia macam musim. Datang balik orang macam ambil semangat, cakap pasal sumut ni. Dia macam seolah-olah retorik sebab orang tak nampak tahu ground. Orang tak nampak ground yang korang buat. Dan banyak aja perkataan yang kata ni sembang ni, geng semua ni sembang. Betul. Ni nak popular ni kan, nak jadi artis katanya kan. Saya sakit hati juga tahu bila saya dengar tu sebab yang pergi semua kawan-kawan saya Ustazah. Jadi memang saya sakit hati betul lah. Dan sakit hati sebab tak terpilih ke atau sakit itu hati? Itu salah satu lah. Okay. Salah satu lah. Tapi saya akan makan kacang pis seperti ni. Saya cuma latihannya. Saya always akan training dia Ustazah kan. Cuma Ilya lah kan. Apa perkara yang satu keadaan lah yang paling buatkan Ilya terlintas bahawa Ilya ni saya percaya karakter dia kuat. Tapi akan ada satu titik buta yang dia akan lemah. Saya tengah baca awak ni. Saya baca awak. Sorry bukan baca lah. Saya yang baca kan. Titik lemah tu. Macam mana Ilya cover as a woman? Titik lemah tengah cari lah. Nak kata tak lemah tu. Kata tak lemah tu. Titik lemah saya mungkin parent lah. Sebab saya rasa hidup kita sebagai anak, nak pula saya adalah seorang anak yang bongsu. Daripada? 3 orang. Tiga-tiga adalah perempuan. Masya Allah. Jadi 2 orang kakak sangat sami'na wa ata'na. Dapat pula adik yang Masya Allah. Lahir bulan apa ya? Lahir bulan berapa? Julai. Adik kena mengena ke? Nak baca. Ini dah masuk KFC. Tapi dia macam, jadi parents saya kenilaian saya lain sedikit. Macam saya ada banyak kawan. Saya ada banyak daripada sekolah, hatta kawan sekolah rendah saya masih lagi kontak sampai sekarang. Sekolah menengah ada 2 kumpulan. So sekolah universiti ada lagi kumpulan pula tu universiti dengan senior-senior saya kawan. So kakak-kakak saya macam mana hang ada kawan-kawan macam ni? Diorang ada kawan tapi kawan lepas tu habis tahun dah lah. Macam tu. Jadi mak saya punya tarbiyah kepada saya agak berbeza. So mula-mula dia agak overprotective. Saya dapat rasakan benda tu sampailah saya sekolah menengah, sampai kak kawan saya kata macam, kau ni dah form 5, taklah tak boleh keluar lagi. Tak boleh. Tak boleh ya? Saya pun tak boleh keluar.
So kalau nak pergi mana-mana, parent akan hantarkan, ayah saya, mak saya akan tunggu. Faham. Baru ambil. Itulah overprotective. Bila tadi Betul. tanya pasal Ha. parent saya sangat overprotective. Okey. Sebab kakak-kakak saya, dia tak payah over sangat. Sebab dia tahu, oh kakak ni balik. Senang diatur Senang. Pergi sekolah, balik sekolah. Lepas tu yang kakak yang first duduk asrama. Yang second walaupun tak balik asrama, tak duduk asrama, tak ada kawan sangat. So pergi kerja balik. Pergi ni balik ni. Even Hatta sekarang kerja pun balik kerja dah. Saya balik kerja tak tahu gimana dah. Okay. Tak tahu saya kat mall lah, saya dekat sini dah lepak lah. Dia di situ. Jadi parents saya punya didikan tu dah sedikit lain. Bila dapat saya pergi universiti pula, saya jadi macam hilang akal loh. Macam dah seronok. Dapat pergi mana-mana sebab tak ada parent yang jaga. Tapi dekat situ kita pegang lah dengan parent saya punya. Kita masih lagi ada tarbiyah tu, parent kita yang kena jaga diri sendiri. Betul. Jadi sebab sekarang, walaupun ayah saya tahu macam mana saya dengan orang, kita batis keluar, jaga diri, jangan gedik-gedik, jaga perangai, jangan bagi orang tak suka kita. Itulah ayat. Dia akan check pakaian semua dia check Oi, tu mak saya punya kerja. tu mak saya. Unit halal halal. Itulah mak saya. Jadi bila keluar dengan Kak Zizi apa semua kan, mesti kan dia pakai warna hitam kan. Tiba tas saya warna pink. Tu bapak saya tahulah tu confirm lah ikut mak. Tu function ayah saya pula. Mak bagi warna pink tu. Mak saya tak kisah. Mak saya tak kisah. Mak saya kata yang penting kemas. Itu je. So untuk tunjukkan kita ni, walaupun kita ni nak keluar, nak bawa nama Muslim, nak bawa nama Islam, kita bersih, kita clean. Itu adalah image Islam. Kalau kita tak pakai, kita pakai sememe, lepas tu apa ni, tak mandi ke, tak ada perfume sikit ke, mak saya tak kasih lah benda tu. Nanti dia complain lah apa-apa kan. Dek pakailah ni sikit, pakailah tu sikit macam Apa tu. perkataan yang paling Lia ingat waktu mak ataupun ayah pesan satu benda all the way hidup ni, satu benda yang perkataan tu challenge your mind? Dia tengah baca tu, dia kata first time jumpa moderator macam ni. Tak pernah soalan ni tu. Apa perkataan tu challenge your mind? Kalau masa sekolah dia kata, Dik jangan belajar elok-elok, jangan duduk kelas belakang. Itu adalah ayat yang setiap, sebab saya ni dah lah nakal dalam keluarga. Yang paling tak perform pula tu. Tapi Alhamdulillah setiap kali exam besar saya perform. Tu yang parents saya macam Exam besar perform, percubaan, pertengahan. Tak ada. Percubaan Dia saya masa study UPSR smart. ada C. Bila UPSR 5A. Satu family terkejut. Dia macam dia orang semua terkejut macam betul ke anak aku ni 5A. Tak ada amalkan apa-apa sihir ke? Tak ada Alhamdulillah. Okay, Cuma kita bersyukur grade mungkin turun. Kan dulu kan macam percentage turun, jadi kita dapat 5, dapat A. Mungkin lah, saya kata mungkin lah. Lepas tu PMR pula saya buat kejutan lagi sekali. Dapat straight juga. Pun dia orang macam, ish, ni bukan anak aku ni. Sebab dia orang tahu, sebab asal belajar je. Ada je yang teruk lah. Tak adalah teruk lah. Maksudnya nak compare dengan kakak saya yang first dan second yang memang perform lah. Yang second tu memang dia gifted lah, saya boleh kata. Tak tahu lah dia tidur ke apa, tapi dia boleh dapat semua straight A lah setiap kali. Jadi bapak saya ni pula didikannya adalah dengan sebatan. Bapak masih bapak mengamalkan lagi. Bapak saya kalau B satu sebat, C 2 sebat, D 3. Tapi setakat ni anak-anak ni sampai C je lah. Setiap peperiksaan. Tapi bila dapat A, bapak saya akan bagi hadiah, reward. Saya tak adalah mengatakan sebatan ni adalah benda yang bagus atau tidak. Tu depend lah kan. Itu adalah daripada family. Tapi itulah cara ayah saya. So kakak saya ni yang second tu, sebab kakak saya yang first dah jauh dengan saya. Jadi saya dengan kakak second beza setahun. Jadi dia yang akan menangis untuk saya. Saya kerah. Satu B sekali, satu C 2 kali, bagi tangan. Minta je. Minta. Yang kakak saya dekat tangga dah. Saya kena nangis lah. Saya dah cakap, kenapa dia nangis? Yang kena aku. Dia dah straight A dah confirm lah. Kita kena tahan tangan ni. Tahan nangis, tahan macam tu. Punya nak kata kerah tu. Subhanallah. Tapi Alhamdulillah, bila kalau dapat 9A, bapak saya kata kalau dapat 9A, abah balik apa-apa yang hang nak. Apa yang biasa dapat dulu tu? Depend. Masa saya pula masa tu hidup dalam zaman era teknologi globalisasi. Saya PMR saya dapat iPad. Saya minta iPad mini. Bapak saya kata okey, limit 1,000. Sebab 1A 100. Jadi 9A 900. Tentu iPad mini dalam 900 lebih. Dia cakap boleh tak kalau nak iPad mini? Saya kata okey lah, ambil. Pandai demand Ustazah. Ya kan. Lepas tu kakak saya marah lah yang first. Sebab dia hidup pada zaman bukan era globalisasi. Dia masuk universiti baru dapat tablet. Tak cik lah dia kata. Tak cik lah. Tapi bapak saya kata tak boleh nak buat apa-apa lah. Sebab Balkis hidup pada zaman ini. So kena faham. Okey Balkis. Katalah sekarang ni Ustazah kan. Ustazah direction lepas 18 tahun ni. Lepas 18 tahun ni
bila saya tengok kan, kita nak bagi anak-anak semangat sumut cik dia tadi kan. Mak dia kata jangan duduk kelas belakang kan. Jangan duduk kelas belakang, tapi tak boleh duduk kelas belakang kan. Tak pernah sebab sekolah kerajaan ni dulu zaman dulu kan. Tu tak cerita lagi kat situ. Cikgu akan fokus kelas depan je. I see. First atau dua kelas depan. Ini memang perangai lah macam tu lah. Jadi kelas depan memang cikgu akan fokus betul-betul. Zaman sekarang saya tak tahu lah sekolah macam mana. Tapi yang depan memang. Jadi memang kita orang memang kena dapat kelas yang depan lah. Memang kita, walaupun dah dapat 1C ke 1B, memang kelas yang pertama sampailah form 5. Ustazah, itu keadaan dia Ustazah. Tapi macam mana Ustazah? Ustazah nak kena raikan 1,600 orang ni. Anak-anak Ustazah ni, bapak ramai. Ya, betul kan. 1,600 orang Ustazah. Betul. Apa direction lepas ni Ustazah? Kami akan bila ada kelemahan, so kita akan berbincang dengan parents apa perkara yang kita boleh laksanakan lah. Terutama benda tu biasanya kita lakukan sewaktu sesi konsultasi. So setiap kali peperiksaan, so akan ada sesi konsultasi, guru akan bercakap dengan parents. So daripada proses tu pula kita akan tengok apa yang parents request untuk kita. Macam contohnya yang the latest adalah mereka request untuk mahirkan lagi anak-anak dengan jawi. So kita akan sediakanlah kelas intensif. Macam yang lepas dulu, parents ramai nak supaya anak dia tu boleh menghafal Quran. So bila awal tahun 2025, kami start dengan satu modul baru untuk menghafal Quran. Walaupun kita ada target sebenarnya di Hartimoni ni, anak yang masuk darjah 1 sampai darjah 6, bila dia habis darjah 6, dia akan menghafal juzuk yang 30 tu. Maksudnya yang akhir sekali itulah, itu kita punya target sebenarnya. So bila parents kata perkasakan untuk yang situ kan, then kita follow cakap parents. Sebab tu saya highlightkan tadi sebagai rakan strategik. Sebab bila rakan strategik ni, maksudnya kita mendengar antara satu sama lain supaya kita boleh capai apa yang kita nak capai. Macam ada tak perkara yang Ustazah dapat apa-apa respon yang Ustazah rasa macam aku kena appreciate, orang ni appreciate aku, yang menyebabkan satu suasana air mata Ustazah menangis sebab kenapa ucapan tu sangat hargai kepenatan Ustazah. Sebenarnya kan untuk situasi tu dia bukannya kejayaan anak-anak, tapi terkadang benda tu berlaku juga kepada team members Hartimoni. Sebagai contoh lah ya, datang daripada Kelantan. So kita tak cakap lah orang Kelantan ni tak kaya ke apa semua. Kita tahu orang Kelantan sebenarnya kaya-kaya kan. Tapi macam tim saya ni datang daripada Kelantan. So bila dia berkhidmat dekat Hartimoni ni, banyak progres yang berlaku. Dia boleh orang kata belikan kowe untuk parents dia. Kan lepas tu boleh sediakan kesihatan hidup, boleh bagi duit kepada mak ayah dia tiap-tiap bulan kan. Jadi itu sebenarnya adalah satu benda yang saya rasa macam menyentuh hati saya lah. So maksudnya kita bukannya kalau parents ni kita macam terbaru ni saya ada jumpa pelajar Hartimoni yang pada tahun 2010 kan. So sekarang anak dia dah masuk universiti. Saya rasa satu kebanggaan lah untuk saya. Plus dengan ada juga tadi kan Ilya tadi kena rotan semua kan. So kita ada satu student ni yang ayah dia datang memang bawa rotan. Ustazah bagi tahu je nak rotan yang mana satu. Kan? Ya, itu pada tahun 2012 kalau tak silap saya. Dia datang sebab dia tahu anak dia nakal dan dia sendiri susah nak handle. Tapi kan dalam proses tu adalah selepas saya jumpa balik pelajar tu, rupanya dia dah menghafal 30 juzuk Al-Quran. Masya Allah. Hari ni. Masya Allah. Dan waktu saya jumpa dia tu, dia on the way nak jadi imam untuk solat tarawih. So, dai rasa apa dekat dalam? Saya rasa macam satu benda yang sangat-sangat luar biasa. Sebab tu saya bagi tahu selepas 10 tahun Hartimoni menuju sekarang, ke 18 dan maybe ke depan lagi lebih lama. So saya punya ni adalah dia bukannya duit semata-mata. Tentang kepuasan. Parent tu dekat sekolah sangat penting sangat. Yang pasal sebatan saya tu dia terhenti sehingga darjah 6. Sebab bila form 1 ayah saya tahu hang boleh fikir sendiri. Hang dah tahu apa yang hang nak dalam hidup hang. Jadi darjah 6 dah stop lah. Last darjah 6. Lepas tu form 1 suka hati hang nak buat apa? Hang nak berosak hidup ke? Hang nak perindahkan hidup.
Jadi melihat kepada kakak-kakak. Dan ayat yang kedua yang parents saya cakap, selain daripada jangan duduk ke belakang, bila jumpa cikgu-cikgu masa report card, kalau nak pukul anak saya, pukul je. Zaman dulu diperbolehkan pukul. Dia bukan nak pukul sangat anak tu. Cumanya dengan pukulan, dengan sebatan tu yang dapat mengajar anak menjadi manusia. Betul. Waktu sekolah rendah tu dah selesai lah guna rotan lah. Macam mana parents tu dia make sure Ilya tu apa yang digantikan daripada rotan tu untuk sekolah menengah? Saya tak tahulah dia gantikan dengan apa. Pelik kat tu. Tapi alhamdulillah jadi manusia lah. Alhamdulillah. Sebab rotan tu dah cukup. Sebab rotan tu dah cukup dah. Dah mendidik dah. Jadi masa form 1 walaupun tak elok, keputusan tak elok sangat. Okey lah. Kita jadi manusia. Tak kena jadi dan parents saya tak masukkan saya dalam asrama dan dia hantar pergi balik untuk melihat progres saya setiap hari. Untuk melihat. Jadinya penglibatan parent ataupun inklusifnya parents dalam pendidikan anak-anak tu sangat penting, bukan meninggalkan kepada sekolah saja. Macam saya cakap tadi. Betul. So memang sebab parent je boleh tahu anak kita akan jadi apa. Betul. Macam parents saya sampai sekarang tak percaya saya kat sini sebenarnya. Diorang tak tahu, diorang macam Balqis insya-Allah akan jadi cikgu. Okey. Bila jadi cakap pasal cita-cita tadi Ustaz cakap kan. Cita saya masa sekolah rendah saya nak jadi cikgu, lepas tu nak jadi pensyarah pula. Betul. Tiba-tiba dah habis graduate, dah ada SPM, saya kata saya nak sambung veterina. Dapat DPU veterina. Itu yang Lia. Betul sebab lepas tu nenek saya pun marah, kenapa nak jadi doktor haiwan, jadi nak doktor manusia. Saya cakap doktor haiwan diam tu. Saya cakap manusia ni cerewet. Saya cakap jangan komen. Saya kata bijak tak bijak kan. Dia jerit je. Betul lah, saya tak pernah jumpa haiwan buat Google review. Betul lah. Jadi kita tak payah satisfykan haiwan ni. Jadi kalau manusia ni kita nak kena bagi yang terbaik apa semua. Kita perlukan doktor haiwan. Lepas tu parents saya kata tak payah Balqis, kita dapat beasiswa JAIS ni, kita pergilah dia mahasiswa. Apa ni saya ke Jordan guna JAIS. Alhamdulillah. So bapak saya kata tak payahlah kalau pergi yang veterina ni kena bayar. Tu saya kata macam sedih juga kalau parent kena bayar kan. Saya kata okey tak apalah, pergilah beasiswa tu. Jadinya melihat balik tu, saya pernah dengar siapa cakap tak, kadang-kadang apa yang kita cita-citakan masa muda tu kita tak jadi pun macam tu. Tapi kita tengok apa nilai dalam cita-cita tu. Contoh saya jadi cikgu ataupun pensyarah, saya punya plan adalah untuk didik ataupun untuk membantu kanak-kanak ataupun bangsa. Maksudnya saya nak jadi doktor haiwan, maksudnya di situ ada nilai membantu. Jadi saya sekarang menjadi seorang aktivis NGO yang membantu pelarian Syria ni dan membantu kanak-kanak ni untuk mendapatkan pendidikan di sekolah. Jadi walaupun tak jadi seorang cikgu, tapi nilai cita-cita tu masih ada. Nilai membantu tu masih ada. Tapi kita sebab kita cita-cita nak jadi pensyarah, tapi tak jadi pensyarah. Tak perlu pun jadi pensyarah. Tapi kita jadi apa? Adakah kita mendidik sesuatu cukup? Jadi bila kita pandang nilai tu cantik, contoh nak jadi bomba kan, sebab apa nak padamkan api. Tapi dalam kita jadi seorang yang membantu, contoh bantu di chef lah. Ya, tahu lah kan. betul. Tutup api juga. Dia memang ada kaitan dengan api ya. Betul lah subhanallah kan. Jadi itu yang Ilya dapat kongsikan dengan kita. So Daim maybe boleh tengok kita punya ni sebab ada yang boleh. komen. Saya ada terbaca tadi satu komen. Dia kata Silakan. dia nak tahu Ilya masa dalam penjara. Dan saya juga nak tahu macam kapal-kapal tu bawa barang-barang yang ni kan. Adakah memang sampai kepada diorang ke atau macam mana Kita dia punya proses? bantuan kemanusiaan tu masuk dalam kapal ni sebab nak melabelkan kapal tu kapal kemanusiaan. Kalau kita tak bawa apa-apa, kita dah tak bawa weapon, satu benda dah, kita tak bawa senjata. Tapi kalau kita hanya bawa manusia, nanti dia kata korang datang nak buat apa? Media stand ataupun penjajah punya media, permainan media ni sangat berapa banyak bilion diorang spend untuk permainan media sahaja. Jadi kita kena pandai main isu kat situ. Jadi kita bawa bantuan kemanusiaan. Walaupun kita tahu percentage untuk masuk sangat kurang. Yes. Sebab kita tahu dah berapa banyak kapal, cubaan kapal yang kena intercept. Tapi kita bawa hanya untuk menamakan bot tu adalah bot kemanusiaan. Macam tu. So apa kisah dengan bot tu? Kita beli bot semua yang bot yang second hand, third hand, bukan yang first hand. Yang kita ready akan diambil. Cumanya ada beberapa kapal yang besar, macam tadi saya cakap kapal saya, kapal Alma yang memang kapal induk. Katanya akan dibawa ke mahkamah untuk di-defend, untuk diambil balik. Itu adalah salah satu benda yang baru tahun ni buat, adalah untuk defend atau bawa ke court untuk dapatkan balik pula kapal-kapal tu. So termasuk dengan kapal yang second punya masuk tu kan? Kita cuba, betul. Faham. Sebab kita nak bawa ke court, mahkamah, apa yang kita boleh fight kat situ. Faham.
So dekat situlah sebenarnya kita dapat belajar. Ilya ni dia kongsikan dekat kita macam mana keberanian tu Ustazah kan. Jadi betul lah kita kata semangat gaza jiwa hati murni. Terima kasih Ilya. Kalau saya sikit boleh. kalau saya lah terpilih masa tu, tapi tak tahulah macam dia dah biasa dengan misi kemanusiaan kan. Saya rasa saya terfikir mati kot masa tu. Kau macam mana kan? Itulah, Dai rasa macam mana? Kalau saya waktu tu saya fikir nak makan Dai, apa. kalau di call Dai, ditawarkan ni, nak makan apa Saya adalah orang yang akan training Ustazah. Saya akan training supaya saya tak susahkan orang. Sebab saya fikir kalau nak pergi sana Ustazah, kalau tak cukup training, dia impact kat kita je tak apa. Tapi kalau kata kapal tersekat, dia ni kita nak kena, kalau benda tu terjadi atas izin Allah lah. Tapi kalau kata saya macam panel lah kan. Kalau kata saya minta ya Allah jangan susahkan saya. Jangan susahkan saya. Sebab apa? Bila kita tengok kat dalam ni ramai yang tanya dekat kita keadaan penjara dan sebagainya. Kita sebenarnya nak kongsi banyak lagi ni. Ada yang baru masuk kan. Ada yang baru masuk. Jangan lupa tekan like banyak-banyak insya-Allah dan share kan. Cuma memang suasana kita agak ketat lah masa kita sebab kita dah siaran lebih daripada sejam dah insya-Allah. Sejam lebih admin. Kita live dah sejam lebih sejam lebih dah, masya-Allah. Ustazah. Sembang kan tak sedar lah. Betul Ustazah. Sembang kacang pi semua kan. Betul. Cuma Ustazah lah katalah satu sebelum kita nak pergi kepada next sebab kita ada cabutan bertuah. Ya betul. Ustazah jangan lupa. Cabutan bertuah dengan kita nak beri sumbangan kepada sebelum kita nak buat mana dulu Ustazah? Ustazah nak mana dulu? Saya bagi kat Ustazah je. Closing Closing dulu lah. Kan? So maknanya kita cabutan bertuah dulu baru bagi. Kita bagi dulu Ustazah. Closing dulu. Kita bagi dulu lah, kan. insya-Allah. Sebab kita nak Ilya summary kan. Kan dia punya perjalanan tu tadi supaya orang boleh lagi merasai lah. So Ilya kan. So bagilah Ilya kata-kata semangat terutama kepada anak-anak kita ni kan. Adik-adik kita ni yang diorang nak make sure bahawa diorang ada semangat sumut tu. Insya-Allah macam mana tu Ilya? Okay. Macam tadi melalui Ustaz cakap, Ustaz memikirkan tentang makanan dan memikirkan tentang kematian. Di situ kita dapat relatekan sumut itu kepada sumut orang-orang Palestin. Sebanyak pelayaran 30 hari, tak pernah saya terfikirkan tentang diri saya, melainkan saya merelatekan kepada orang-orang Palestin. Contohnya, laparnya saya kat teki itu, aku ada energy bar. Orang Palestin ada apa? Tak ada. Betul Air dalam penjara, kami minum air dalam sinki tandas. Alhamdulillah ada air. Orang Palestin minum apa? Kita diikat tangan di belakang sampai 2-3 jam. Orang Palestin lagi teruk dia punya ikat. Jadi kita bila kita rasa apa kesusahan yang kita hadapi tu, kita relatekan balik kepada orang-orang Palestin, kita tak akan rasa susah Ustaz. Betul saya cakap ni. Sebab itulah keteguhan sumut itu kita betul-betul rasa masa kat pelayaran. Jadi bila orang cakap macam mana 30 hari duduk dalam kapal, Alhamdulillah Allah pemudahkan. Kita yakin Allah ada kat situ. Macam mana bila Israel datang dalam kapal, tak takut ke? Kenapa nak takut? Saya cakap Allah ada. Saya cakap. Dan saya tanya apa satu ayat yang Ilya pegang semasa dalam pelayaran? Allah ada. Cukup. Sebab itulah orang Arab ataupun orang Palestin di dekat dinding penuh hasbunallah wa ni'mal wakil. Sebab dia tahu Allah sebaik-baik penolong. Kalau kita berada di Mediterranean Sea tu, belok kanan laut, kiri laut, depan laut. Nampak penuh anytime laut. ada gelombang ke apa kalau semua tiba-tiba kan. something happen tengah-tengah tu, semua orang akan fikir untuk selamatkan diri sendiri. Betul. Kalau kita bayangkan kita berada di kapal, saya tak akan selamatkan sahabat saya selamatkan diri. Saya kenapa saya nak kena? Saya tak sahabatkan Dai. Saya minta maaf lah perlahan. Tapi jujurlah cakap. Betul lah, betul. Sebab kita tak ada siapa. Tapi di situ kita ada Allah yang kita kata macam orang yang akan datang tolong aku. Orang contohlah ada helikopter penyelamat datang. Allah yang gerakkan helikopter tu untuk datang kita. Kalau Allah tak gerakkan dia orang, kita akan sorang-sorang dekat laut. Jadi benda tu macam bila kata-kata kita akan mati. Tak apalah. Mati Memang itu, kita akan mati. Memang kita akan mati in the end. Tapi kematian apa yang kita inginkan? Adakah kita nak kematian semasa kita berjuang pergi ke Palestin, ataupun kita nak mati sebab kita hanya tidur ataupun duduk tengah drive? Tak adalah. Maksudnya bukan nak kata kematian tu tak elok, cumanya ada sebab dan niat. Kan saya kata Masya Allah husnul khatimah. Tapi kalau kita tak berhusnul dengan hidup kita, macam mana dapat khatimah itu? Betul ya Allah. Betul tak? Jadi itulah maksudnya bila Ustaz kata macam bukan nak marah Ustaz lah fikir pasal makanan, sebab saya pun fikir pasal makanan juga. Tapi nak kata baiknya Allah, maha baik Allah letakkan saya dalam bot Alma. Subhanallah. Bot yang Allah tahu saya mampu hidup di situ. Dan Allah meletakkan Adel di kapal layar sebab Allah tahu Adel mampu hidup dalam keadaan itu. Kita tengok susahnya Adel minum 4 liter air je macam mana. Kak Adel senyum.
Tapi orang-orang dekat Malaysia ni dah macam, Ilya tolonglah, Risau, Adel sejuk. Dia kata tak ada sweater. Adel tak cakap dengan aku pun dia nak sweater. Aku sejuk, siapa nak kisah apa macam tu. Sampai 3 orang Sampai 3 orang saya jumpa Kak Adel. Tapi saya kata, saya kat Kak Adel, akak saya ni sejuk juga. Diabaikan. Tapi nak kata Adel, ada tak dia kata apa-apa? Tak, dia senyum. Kak Zizi diuji dengan kapal tandas. Ya. Tandas ni adalah benda yang paling, kalau untuk perempuan, untuk muslimah lagi, tandas ni paling penting lah. Ya. 30 hari diuji dengan tandas. Macam mana Kak Zizi boleh kekal sumut dalam keadaan itu? Kalau tak, Kak Zizi boleh cakap, Tuan Adi, saya tak nak sambung. Tandas rosak. Mana dignity saya sebagai wanita? Boleh. Weh, kalau artis kot. Artis kau. Follower juta-juta. Kita tandas. Tandas tak apalah. Subhanallah. Level diorang sangat-sangat luar biasa lah. Kan? Itu Ilya lah Ustazah. Untuk Ustazah, macam mana Ustazah nak bagi kekuatan kepada anak-anak ni Ustazah, sebab diorang dah dengar panjang dah apa next Ustazah untuk mak ayah dan juga anak-anak ni nak jadikan begini. Betul. Selain daripada usaha lah macam benda yang kita plan tu, macam dari segi modul, pembelajaran kita, guru-guru kita support kita punya student macam mana untuk dia nak benda yang kita naklah capaikan. Sebab biasanya di Hati-Murni saya selalu tanamkan kepada tim saya adalah untuk pembelajaran agama tu, pastikan mereka dapat faham dan boleh buat. So maksudnya dengan satu ilmu yang dia belajar pada hari itu, 3 benda tu je. Itu yang saya tanamkan ni. Tapi antara lain lah yang di Hati-Murni ni sebenarnya, sebab tu dinamakan Hati-Murni. Nama asal dia Hati-Murni ni sebenarnya adalah Pusat Kecemerlangan Hati-Murni. Panjang. Kan? Kenapa? Pusat Kecemerlangan Hati-Murni. Lagi akan tanya, kenapa Pusat Kecemerlangan kan? So bila bincang dengan saya punya pasangan, partner saya, dia bagi tahu kita bermula daripada hati. Hati yang bersih, yang suci, memang kita nak membantu sebenarnya. Masa tu pasangan saya ni, partner saya ni, dia dah nampak untuk kat situ. Saya tak nampak lagi. Saya nampak adalah duit. Dia sebab tasawuf tu. Kan? Kan? So bila kita bawa nama Hati-Murni tu, so anak-anak di Hati-Murni pun sebenarnya kita tanamkan juga dengan amalan. Dengan amalan. Kita ada tanamkan dengan amalan. Iaitu antaranya pagi-pagi mereka ada sama-sama baca Hizib Bahar. Lepas tu kita amalkan juga Salawat Al-Fatih. Kan kita dedahkan mereka ni pada benda-benda yang ada kaitan dengan Allah lah. Maksudnya ke akidah mereka tu kita tanam dengan lebih kuat lah. Macam tu kan. So daripada situlah sebenarnya yang saya perasan anak-anak tu tadi ada perubahan. Dia bukannya setakat konten. Sebab apa tahu Dai? Yang saya boleh bagi tahulah sekarang anak-anak kita sekarang ni semakin bijak. Ya, betul. So semakin bijak sebab mereka boleh melihat gadget. Dekat dalam tu ada banyak info yang mereka boleh tahu kan. Tapi maybe saya yang terperasan ataupun maybe ibu ayah juga terperasan. Sebenarnya anak kita bijak tapi dalam keadaan jiwa yang kosong. Subhanallah. Kosong Zai. Kosong. Dia Bagi saya adalah akal jiwa dia, kosong. Dia pandai dekat akal je. Sebagai contoh dia tahu benda-benda yang tak sepatutnya. Tak boleh buat. Kan? Yang boleh mendatangkan dosa, yang boleh mendatangkan hukum yang berat. Tetapi bila tak diiringi dengan sesuatu je daripada jiwa dia tu tadi, menyebabkan dia rasa dia ignore benda tu dan dia buat je. Tu kalau kita tengok sekarang Ilya, zaman sekarang ni cabaran sangat-sangat besar. Kan kita dengar macam-macam. Ada budak ni boleh buat macam ni. Ada seorang budak boleh buat benda yang di luar daripada ni kan. So kita banyak sentuh tentang, kita kata okey, ni adalah faktor daripada gadget punya hal. Ni semua kan. Come on lah. Itu adalah alat. Tools. Kan, tools. So alat tu macam saya cakap tadi kan, pembelajaran kita ada kelas pembelajaran secara online. Itu adalah alat, tapi kita gunakan alat tu tadi untuk memberi manfaat kepada yang lebih. So kalau kita nak kepada Hati-Murni sahaja, datang kat KL sahaja, so what happen dengan di luar daripada KL? What happen dengan pelajar-pelajar yang tak ada kemampuan untuk pergi kelas? Kita ada pelajar kita yang cacat komit untuk kelas online. Serius lah. Yes, serius. Bukannya yang datang kelas online ni adalah semua yang bijak pandai, bukan. Mereka ada yang tak tahu berbahasa Melayu, mak ayah yang sibuk dengan urusan kerja, tak ada masa untuk nani, tapi ada kemahuan untuk anak dia ni memahami, mendalami agama.
Jadi kan kalau kita nak katakan gadget tu adalah punca segala-galanya. Allah kurniakan kepada kita akal. So sejauh mana kita menggunakan akal kita ni tadi? Sejauh mana kita menggunakan akal kita ni tadi untuk nak memimpin anak-anak kita tu tadi. Kan? So sebab tu ketakutan saya di Hatimunis ni adalah kenapa kita still nak bantu generasi ni adalah kita nak isi kekosongan jiwa-jiwa mereka tu tadi dengan satu benda yang boleh membantu mereka ni tadi untuk stand, maybe one day dia pun terpilih salah seorang daripada macam Ilya juga. Ada semangat juang. Ilya saya salute sangat dengan Ilya sebab Ilya ada satu semangat yang luar biasa kan. Itulah saya tengok dia pun saya jadi semangat. Menyebabkan saya rasa saya nak juga anak-anak Hatimunis ni at least dia ada satu pengalaman merasai kan apa itu erti perjuangan yang sebenar supaya dia ada satu jati diri yang orang kata macam orang dulu-dulu orang dulu-dulu kan bila dia berjuang kan untuk Malaysia, untuk apa ni, bila dia mengajar dia sebenarnya adalah melalui hati dia. Kan? Betul Ustazah. itulah. Cuma sebab itulah saya sebenarnya bila Ustazah cakap tadi sikit lagi Ustazah saya nak menangis dah. Maskara nak jatuh dah tadi. Subhanallah. Ustazah, orang dah dengar banyak ni Ustazah. Diorang tanya. Sempena 18 tahun. Ada tak apa-apa program yang dibuat sempena November ni Ustazah? Ada lagi satu Ustazah, lagi satu. Even masa kita singkat Ustazah. Saya pun terkejar-kejar ni kan. Excited saya sebenarnya kan? pun ni Lagi juga satu kan. Ustazah. And then 2026 dah buka ke apa-apa pendaftaran Ustazah? Kita dah buka, sebenarnya kita dah buka start daripada bulan 6 2025 Serius, lagi. Ustazah? Serius. So saya tengok satu cawangan kami di Setiawangsa dah terlebih pelajarnya. So menyebabkan kita cakap tak boleh. Dia satu lokasi tu dia ada limit dia. Kan kita satu lokasi tu kita nak 280 orang pelajar saja untuk sesi pagi dengan petang. Penuh dah. Aduh, mana saya nak hantar anak saya ni kan? So Dai kena pilih cawangan lain lah. Cawangan lain ada insyaAllah. Dan untuk November ni sempena dengan birthday Hatimunis. Actually birthday Hatimunis ada pada 16 November. 16 November 16 November adalah birthday Hatimunis yang ke-18. Yes. So malam ni adalah program pertama lah. Iaitu kita bawakan khas. Ni sebab kita nak ambil aura kan semangat tu. Betul. Lagilah saya duduk dekat ni. InsyaAllah semangat tu. InsyaAllah. Kan, InsyaAllah kan Bluetooth. Kan. So InsyaAllah pada 8 hari bulan 11 kita ada Fiesta Sweet 18 Hatimunis yang itu kita akan adakan di taman yang berhadapan dengan Melawati Mall. So kita akan datang dan kita bagi gift sempena untuk birthday Hatimunis kepada mereka-mereka yang ada dekat depan Melawati Mall tu lah. So jangan lupa kita ada sesi pagi dan juga sesi petang. Pagi pukul 8 sampai 10.30. Petang pukul 5 sampai pukul 7 petang. So pukul apa tadi Ustazah? Ulang balik Ustazah. 8.30 sampai 10 pagi. 8.30 sampai 10 pagi. Lepas tu kalau petang 5 sampai 7 petang. Take note guys. So kita nak jumpa dengan ibu ayah yang ada anak-anak. So maybe kita nak tahu juga apa yang mereka nak. So more kepada awareness kita. Dan dalam masa yang sama kita juga nak memberi hadiah. Orang kata orang selalu kalau birthday dia menerima hadiah kan. Tak ingat. Tapi Hatimunis nak beri hadiah. Beri hadiah. Oh seronok lah. Bos nak payung. Dan insyaAllah pada 16 hari bulan kami ada sambutan birthday Hatimunis, Sweet 18 Hatimunis bersama dengan ibu ayah yang dah 5 tahun ke atas bersama dengan Hatimunis. So kalau ikut rekod kami Ilya, ada ibu ayah yang dah 13 tahun. Jadi klien kita alhamdulillah. Betul. Sebab dia subhanallah ya Allah kasih lah kelebihan Hatimunis ni bila parents merasai perubahan anak tu tadi, dia anak sulung dia dah merasai perubahan dan adik dia masuk. So abang habis darjah 1 sampai 6. Adik start continue darjah 2. Abang darjah 2 sampai berapa kan. So tu yang bersambung-bersambung macam tu. Kan. Jadi insya-Allah kita akan ni tanda kami appreciate lah ibu ayah yang dah 5 tahun ke atas. Dan pada 22 hari bulan kami ada program mega prihatin Hatimunis Prihatin. Actually Hatimunis Prihatin ni kita dah jalankan start daripada Oktober. Oktober sampai Disember adalah program Hatimunis Prihatin. Hatimunis Prihatin ni sebenarnya kita terpanggil dengan kisah yang berlaku yang paling besar adalah Zara lah. Zara, I see. Ya. Sabah.
Yes, Okey. betul. So itu yang menyebabkan saya rasa terpanggil untuk kita nak bagi konten untuk Hatimuni Prihatin, tapi bukanlah konten yang berkaitan dengan situasi isu tu. terbabit lah. Bukanlah. Tapi So, elemen tu lah. yes, elemen tu. Kita sebenarnya nak memberi pendidikan kepada anak, macam contohnya perbetulkan solat dia, kan. Jadi ibu ayah yang nak tahu tentang Hatimuni Prihatin ni, kita buat secara online juga dan juga fizikal. So boleh hubungi kami di Hatimuni, dan dalam masa yang sama, kalau nakkan yang special punya tu, yang itu ada belajar solat. Belajar solat. Parents belajar solat, anak dia pun ada belajar solat. Lepas tu kita pun ada pertandingan dan sebagainya di Masjid Seksyen 7 Shah Alam pada 22 November. 22 November ni Yes, insya-Allah di 22 Masjid November. Seksyen 7 Shah Alam. Dan itu adalah kira macam majlis penutup lah untuk tanda kesyukuran kami menyambut birthday Hatimuni, Sweet 18 Hatimuni tu tadi. Wow, happy birthday. Sweet 18. Happy birthday kan. Tahniah sebab 18 tahun ni dah boleh mengundi. Kan? Ya. Hatimuni 18 tahun bukan dai. Saya bukan. Tadi tersasul tadi ko. Suka nak buka rahsia saya. Subhanallah Ustazah. Saya nak cakap tahniah Ustazah di atas perjuangan Ustazah dan juga partner Ustazah. InsyaAllah guru saya juga tu. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kejayaan kepada kita semua. Dan Ustazah, dengan cerita ada penghargaan juga kita malam ni kepada rakan-rakan kita Ustazah. Betul, kita ada penghargaan, tapi maybe kita menghargai Ilya Menghargai dulu. Ilya dulu lah. So, Kerana tim mana kita punya boleh dibawa insyaAllah. kita punya check tadi. Kek birthday ke? Oh, check. Dia bagi Selamat. check. Bukan birthday saya tadi. Aku cakap bukan birthday saya. Subhanallah. Subhanallah. Hari ni kita podcast kita memang sembang santai Dan gift insyaAllah. lah kot ya. Gift InsyaAllah. tanda ingatan lah. Alhamdulillah, terima kasih ya. So Ilya, ni adalah InsyaAllah. tanda ingatan kita lah, untuk tanda sokongan kita sebenarnya. Amin, So insyaAllah. nanti kita akan inilah dekat Tulis lah. tak sempat tadi. InsyaAllah. Okey. Buat pengetahuan semua rakan-rakan sebenarnya, sepanjang kami datang tadi pun, ni ada saya sokongan isi dulu. juga yang Ustazah buat bersama dengan parents pun sokong Ustazah kan? Ya, betul lah. Sumbangan ni sebenarnya adalah kita ajak parents sama untuk menyumbang, dan alhamdulillah sambutan daripada parents tu sangat luar biasa. So insya-Allah kita salurkanlah amanah yang kami dah terima tu. Sebab itu kalau Ilya perasan hati murni ni dia hidup. Saya baru faham kenapa hati murni tadilah. So saya faham lah tak payah tukar nama lah. Tak payah tukar nama Sebab saya dah patutlah dia bertahan sampai 18 tahun. Alhamdulillah. Dia pergi kepada hati murni dan kenapa dia nak buat benda tu. Betul. Sebab sekali lagi saya terfikir apa fikiran Ustazah tadi, dia respon isu. Dia respon isu sumut, dia respon isu di Sabah. Bermaksud sebenarnya bila leader ni dia respon isu, so dia hidup. So Betul. terima kasih Ustazah, terima kasih Ilya. Ya. Dan sekarang tiba masanya kita berdebat. So Ilya macam mana nak keluar daripada set ke apa? Sama-sama cabut juga ya. Boleh ada cabut Ustazah. Biar Semoga Ustazah jangan bagi dia kerja senang. berkah insya-Allah. Jangan bagi kerja senang. Oh yalah. Tak boleh dia penat-penat kan. dulu Jamaica Ustazah kan. Okey. Jangan bagi dia kerja senang. Bertuah ibu ayah ya, yang menerima. InsyaAllah. Dan kita akan buat cabutan dulu. Cuma kita nak mulakan dengan Ustazah dulu lah. Boleh. Ustazah, dan insyaAllah kita nak sempena 18 tahun ni kita akan cabut 18 Ustazah. 18. 18. Kebanyakan banyak 18. Hadiah dia tadi FM floor manager kata Ustaz jangan sebut satu persatu. Ya. Sebab kita takut ada ayalah peraturan Peraturan. kan. Betul. Jadi kita akan minta Ustazah cabut 3 dulu. Cabut 3 dulu. cabut Macam mana nak 3 kena dulu. sebut nama ke ni? Kita sebut sebut nama nama, Ustazah. Nanti saya kontak dia. Okey. Saya kontak dia insya-Allah. Kita sebut sekali insya-Allah. Ustazah. So untuk Dai, untuk yang apa ni orang kata yang bertuah pada malam ni, insya-Allah gift tu kita akan beri pada majlis 16 hari bulan 11 tu. So nanti tim Hatimuni akan buat jemputan lah kepada parents, ibu ayah Hatimuni yang terpilih 18 orang tu tadi. So kalau bagi ibu ayah yang ada dalam live kita pada malam ni, kalau nama tu terdengar nama tu, cepat-cepat hubungi kita ataupun komen dekat bawah. Nama saya menang. Dan dia kena lock tarikh 16 hari bulan. Dan lock tarikh Lock 16 tarikh. hari bulan sebab nak ambil hadiah tu pada 16 Saya hari bukan bulan nak cakap apa, 11. saya dah tahu dah hadiah dia apa. Saya memang dah tahu style kan kau membaca. Saya memang cuma kadang-kadang Ustazah ni memang bacaannya lagi lebih. Jadi sebelum apa-apa terjadi, Ustazah, tolonglah Ustazah. Cabut ya? Cabut Ambil Ustazah. 3 ya? InsyaAllah. Okey, bismillah. InsyaAllah. Macam mana ni? Ustazah, saya kena adil lah Ustazah. Nanti orang kata
ke Kang? Apa pula Kang? Saya goncang dulu Ustazah. Goncang dulu ya. Bismillah. Ya Allah, ya Tuanku, harap-haraplah dapat kat saya. Tak adalah, insyaAllah. Ustazah, 3 Ustazah, insyaAllah. 3, masya-Allah. Bismillah. Orange, kuning. Kuning. Kita semua orange. Dia ada orange yang kuning Ustazah. Okey, kita ambil orange 2 lah. Orange 2 dulu Ustazah. Orange 2. Okey. Okey. Jeng nak sebut nama ke ni? Sebut boleh. nama ya, sebut nama ya. Sebut nama sikit Ustazah. Okey, sebut nama. Ada ke parents yang bersama dengan Hati Murni ni? Ustazah yang 2 lagi letak kat sini. Oh, Saya letak buka sini ya kan. untuk Adil ya. Okey, kita buka kuning dulu. Okey, kuning dulu. Okey, kuning dulu. Ilya jangan buat tak tahu. Tolong ambil 3 Ilya. Masya-Allah. Saya goncangkan sambil-sambil Ilya ambil dulu. Okey. Ustazah, Okey, silakan. yang pertama adalah Muhammad Taufik bin Muhammad Sakri, Cawangan Setiawangsa tahun 2. Alhamdulillah, tahniah kepada adik Taufik daripada Setiawangsa 2. Setiawangsa ni ada 2. Ada 2. Ada 2 cawangan. Sebab nak menampung permintaan tu kan. So kita buka lagi satu. So dia ada Setiawangsa 1, Setiawangsa 2. So Setiawangsa ni dimadukan lah Ustazah. Dia madukan. Ustazah yang kedua siapa Ustazah? Setia. Dia setia. Dia setia. Macam mana tu? Okey. Ini tu. Kedua Ustazah. Yang kedua adalah adik Muhammad Jafni bin Muhammad Juzmi daripada Cawangan Setiawangsa 1 tahun 4. Wah, tahniah yang menang. Alhamdulillah. Siapa parents yang ada tolong komen saya. Setiawangsa 1 ni ya, tadi Setiawangsa 2. Oh. So maksudnya madu dia tak lupakan. Tak dilupakan lah. Tak dilupakan. Adil lah Ustazah, okey. yang ketiga Ustazah. Yang ketiga adalah adik Nur Hafia binti Ahmad Safwan, Cawangan Wangsa Maju tahun 2. Wangsa Maju. Ya. Ustazah pilih yang lain lah. Kasyau lah. Kan? So tak ada satu cawangan yang sama kan. So Tak ada, kita tak ada. adil. Adil lah. Adil. Tak adil lah. Adil lah. Okey. Tolong bacakan 3 tu. Okey. Okey, yang pertama Hayan Asadil Okey. bin Muhammad Hazrin. Cawangan online tahun 2. Online pun Oh, dapat. online dapat. Wah, tepuk sikit. Masya-Allah. Ada tak loceng ting. Cuba. Saya baca balik. Dia. Hayan Mic Asadil kena on bin Muhammad Hazrin, cawangan online. Hmm. Okay, yang kedua nama dia betul kan? Dah takutlah Kang. Zara Adelia binti Syafirul, cawangan Wangsa Maju tahun 5. Wow, Wangsa Ya, Maju Wangsa lagi. Maju tahun 5. Okey. Tadi online, ni Wangsa Maju. Betul. Ya. Yang ni pun sama juga. Muhammad Haras bin Muhammad Hawari, cawangan Wangsa Maju tahun 2. Tahun 2. So Alia conquer untuk Wangsa Maju ni. Betul, nampaknya. ya. Okey, Dai silakan. Saya minta izin walaupun tak ada orang jemput, saya buat sendiri Jadi persilakan saya untuk memilih undian insya-Allah saya akan gerakkan happening kita malam ni Ustazah. Ya, betul. Alhamdulillah. Okey. Baik, Kita memang tak bagi tahu dah ni diorang dapat hadiah apa. Tak bagi Sebab tahu. pada tarikh 16 hari bulan tu nanti kita akan cabut lagi sekali. Oh. So mereka akan baru tahu mereka dapat hadiah apa. Maksudnya 18 terbaik ni dia akan terpilih pula apa hadiah Ya, dia memang diorang semua ni akan dapat. Tapi hadiah tu apa pada tarikh 16 hari bulan. pada tarikh 16 hari Okey, bulan. silakan Dai. Okey, Bertuah di atas bertuah. Betul di atas sementara bertuah. saya dah ambil 3 ni, Ustazah dengan Ilya pun boleh ambil 3 dulu. Okey. Sebab masa memang kuat cemburu, benar? Cemburu, Jadi kita nak Angkat kena lagi, jaga Ilya. timing kita insya-Allah. Okey. Kita nak ambil 18. Jadi berapa 3 matematik lagi lah. tadi? Betul. 3 lagi lah. 3 Ilya lagi lah. 3, Masih saya 3. 3 Ustazah. Okey. Insya-Allah. So 3 berapa? 3? 18 Ustazah. Dah 18 ya? Ya. 18 insya-Allah. Jangan Betul, risau. dua Matematik kali. saya insya-Allah. InsyaAllah. Saya ambil admit dulu Ustazah. InsyaAllah. Budak bijak. Cukup dah. Semua ambil kuning ya? Ustazah, Dia ambil semua kuning. Saya cakap saya Saya ambil admit. orange semua. Ya Ustazah. Saya cakap saya ambil admit. Tapi result saya tak cakap. Okey. Saya tahu jawapannya dah. Jangan insyaAllah. Okey insyaAllah. Bolehlah sama belajar tu insyaAllah lah. Yang pertama. Aish Hadif bin Muhammad Zaki, cawangan Seri Rampai. Seri Rampai tahun 3. Saya rasa saya lelaki tengok Seri Rampai. Saya memang suka yang berapa rampai. Kedua. Hawari, tahniah. Hawari tahun 1. Ni dekat sini ada komen. Okey. Seterusnya Idris Aziz bin Syamir Mirza.
Saya pun ambil yang lain. Cawangan melawati Ustazah. Wow, dahsyatlah Dai. Saya memang bijak memilih Ustazah. Bukan saja admit Ustazah. Hopefully ada ni section 7. Tak tersebut lagi kan. Seterusnya jangan berharap. Jangan Bila ada marah. harapan tu biasa tak jadi Ustazah. Alamak. Seterusnya Ainul Mardia binti Muhammad Syafiq, Cawangan Wangsa Maju, tahun 4. Subhanallah. Alhamdulillah. Okay. So 3 daripada saya. Ilya Ilya saya sebut dulu. apa Ilya Ilya sebut dulu? dulu. InsyaAllah. Kuning ya, semua kuning. Saya kuning semua. Saya semua orange. Raja Ashman Putra bin Raja Muazzam Shah. Masya Allah. Cawangan Setiawangsa 1 tahun 1. Masya Allah. Tahun 1 Tahun Kecil-kecil 1. jadi raja. Raja ya, Raja mohon maaf patik ibu ampun datang nanti insya-Allah. Kedua. Okay. Ezrais Arshad bin Ezzuddin. Ya. Cawangan Setiawangsa 1 tahun 3. Setiawangsa lagi. Dia ni mesti setiawangsa Dia lah. setiawangsa lah. Janji. Tak pilih kasih eh. Tak pilih kasih. Tak pilih kasih. Itulah Ustazah. Setiawangsa lagi Kan setiawangsa. Hana Falisha binti Haris Faris. Cawangan Setiawangsa 2 tahun 3. Counter 5. Ustazah ya. So yang last ni harap-haraplah dia section 7 Please, online amin. kan. So harapnya begitulah Ustazah, 3 kali. kalau semua tadi setia ya. Sebab tu sampai sekarang ada single lagi Ustazah. Dia setia. Jadi Ustazah 3. InsyaAllah akan Ustazah, bertemu jodoh dipersilakan nanti. insya-Allah. Okey, pertama Yang jeng pertama, jeng jeng. jeng, jeng, kan? jeng. Jeng jeng jeng. Baik, berdebat saya ni. Allah. Oh, okey. Okey. Adik Ahmad Sufian bin Ahmad Salman, Cawangan Seri Rampai tahun 5. Masya-Allah tahun 5 UPKK tu ni. Yes, UPKK kan, UPKK. Tak lama dah ni nak Apalah UPKK. hadiah dapat ni Okey. UPKK ni. Dan kedua jeng jeng jeng. Jeng, Mana jeng, ni? jeng. Mana ni kan? Silakan. Dah tak boleh cabut dah ni. Goyang-goyang tu tak cabut dah. Tak dah habis cabut dah. Lagi sekali Lagi lah. satu lah Ustazah. Lagi satu? Oh, lagi saya. Seorang 3. Seorang 3. 3 2 kali round. Betul. 3 9. 9 2 kali round dah 18. Kita 18 hari lah. Yelah, saya yang ketiga dah Ustazah. Oh, Kita dah discuss matematik ni. ingatkan Ustaz Siti yang terakhir. Saya lagi Ustazah. Yeay! Mariam binti Muhammad Zamir, Cawangan Online tahun 4. Yeay! Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, hopefully ni online lagi satu. Okay. Okey, So, Ashifa Safwa binti Amirul Azwan, Cawangan Setiawangsa 1 tahun 6. Oh, tahun 6. Ya. Tahun 6 tak ramai dapat tadi Ustazah. Tapi Setiawangsa Alhamdulillah. 1 ramai. Betul, ramai Setiawangsa. Ramai dapat Setiawangsa. banyak, Yalah, top place Top hot dah, place Ustazah. kat situ. Ya. Okay. Saya kira yang So ketiga. dan yang last ni. Yes, Last yang terakhir. Okay, dah cukup 18 ni. Cukup 18 Ustazah, Okey. insya-Allah. Ingatkan 9 terus darab lagi. 2. 18. Okey, insya-Allah. Ya Allah ya Tuhanku ya, berikanlah terbalik pula saya baca Ustazah. Ustazah. Saya bukan nak cakap apa. Saya sepanjang umur 21 tahun ni tangan 21, selalu lelap Ustazah. Saya tak suka hancurkan harapan orang. Faham. Jadi saya persilakan Az-Zahra binti Azwan, Cawangan Section 7. Salam tahun 4. Alhamdulillah. Inilah Ustaz Daif Fahad. Saya tak suka kecewakan orang. Tahniah. Kan? Kalaulah kata saya tak angkat tadi Ustazah, maka SPRI mungkin akan datang. Jadi saya telah menyelamatkan hatimu ni. Okey, Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah. Subhanallah tabaraka ta'ala. Yang kedua, Muhammad Iyad Iskandar bin Muhammad Nazri, Cawangan Melawati tahun 4. Ya, Alhamdulillah insya-Allah. Ini saya rasa ni klien lama kita ni Ustazah. Okey, macam klien saya lama. kenal dia. Subhanallah. Ni klien lama kita ni. Dan Tapi yang pastinya dah jahanam tadi memang lama lah. lama kan? Subhanallah. Terima kasihlah setia dengan hati murni insya-Allah ya. Dan saya macam biasa setia untuk tidak mengecewakan adik-adik semua insya-Allah. Saya memang bapa misali ya. Subhanallah. Ustazah, mana boleh tengok Ustazah. Ini saya bersambutan. Okey. Saya mesti kena cepat. Dan yang terakhir adalah yang seat best top 18 ni insya-Allah. Iman Sofia binti Muhammad Farid, Cawangan Section 7 Shah Alam tahun 4 insya-Allah. Alhamdulillah, berikan tepukan untuk anda semua insya-Allah. Jadi Ustazah dengan Betul. selesai Cukup dah, 18. Cukup 18. Cukup 18. Kita orang dah bergaduh pasal nombor tadi. Ya. Jadi
Semua nama-nama ni jangan risau. Tim kita pun dah collect nama dia. Cuma make sure siapa yang nama dia diambil ni jangan lupa untuk terus hubungi kita insya-Allah untuk kita adakan proses selanjutnya. Betul. Apapun terima kasih banyak-banyak Saza. Sama. Terima Kita kasih tak Ilya. bagi gift ke ni? Ya. Tim, kita tak bagi gift ke Gift, dekat gift. Dai dengan Ilya kan Tolonglah, tanda terima tolonglah. kasih kita. Ha-ha. Gift. Diorang pun kena, diorang bukannya Saza cabut-cabut janganlah ya, susah bagi Saza, gift. janganlah susah. Kita tanda Itulah. ingatan. Janganlah, Tanda Zah. ingatan kita. Tak ada apa pun. Subhanallah. Terima kasih dah kerana diingat. Itulah terima kasih. Jarang orang ingat kita ni. Subhanallah. InsyaAllah dalam ni ada buku saya juga sebenarnya. Ya, Alhamdulillah. Satu. Suka baca Saya kat akan dalam. suka baca. baca, Saya akan eh? baca. Okey. Tengok dia respon tau. Saza akan respon. So macam mana ni? Saya Boleh, saya Zah. memeluk semua. Okey. So okey. So nak ambil gambar Tolong ni. ambil gambar sikit Untuk Ilya. Allah. Okey, terima kasih Alhamdulillah, dia. ya. Dan juga untuk Dai. Alhamdulillah, terima kasih Saza. kan? InsyaAllah ya. Package ya. Mm-mm. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Saza, saya akan baca buku Saza insyaAllah. Tips bukan tips didik anak. Betul. Subhanallah. Terima Semoga kasih. bermanfaat. Amin. Jadi dengan apa yang kami dah dapat, kami sebenarnya datang memang nak cari beg ni je. Jadi oleh kerana Ilya terus baca Saza. Ilya tu saja. Dia master bab 3 kan. Walaupun anak tak ada. Anak buah dia kan. Simpan dulu. Tak ada tak dan tesis Saza insya-Allah. Jadi Saza kita dah selesai dah insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak. Jadi kita di Hati Murni ni inilah suasana kita. Kita bersemangat, kita sentiasa positif. Dan kita sederhana sebenarnya kita nak harap mudah-mudahan dengan sambutan ulang tahun ke-18 ini Hati Murni, saya nak beritahu kepada anda semua kami sangat terbuka untuk apa-apa kerjasama daripada mana-mana entiti. Jom kerjasama. Ada peluang insya-Allah dalam bab pendidikan, dalam bab pembangunan anak-anak, dalam bab macam mana pendidikan awal kanak-kanak ini untuk kita bangunkan supaya diorang dapat faham Islam, supaya diorang dapat berikan kejayaan. Kalau kata Ustaz, kalau ada anak kelainan upaya boleh ke? Hubungi kami dulu. Cari kami dulu. InsyaAllah kita akan cuba sedaya upaya berikan khidmat yang terbaik sebab sekarang ni dah berubah. Kita nak bina kejayaan dan kita nak bina generasi kerana Hati Murni di sini generasi dilahirkan. Oh, InsyaAllah. InsyaAllah. Amin. InsyaAllah. Amin. Jadi sekian saja daripada saya moderator pada hari ini. Senang kerja saya hari ini moderator. Dan terima kasih banyak-banyak kepada Ustazah dan juga Ilya di atas kehadiran pada saat ketika ini. Mudah-mudahan semua panel-panel kita terus sihat walafiat. InsyaAllah, Kita amin. jumpa lagi insya-Allah. Maafkan kami, kita berukhuwah. Terima kasih sentiasa bersama dengan kami. Kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. #buat sebab Allah. Bye-bye. Ini bukan TV ya, dia boleh lambat. boleh insya-Allah. Dah